ada yang komen suara saya kurang jelas. Sekarang ni dia lebih jelas. Alright. Okay. Baik. Saya ingat saya nak buat macam ni hari ni sebab biasanya kita ceramah 2 jam ni, sejam lebih 2 jam ni saya akan buat macam ni. Dalam masa 2 jam ni kita akan berbincang pelbagai topik berkaitan dengan tajuk kita lah. Bila ada tujuan semua jadi senang lah. Tetapi saya rasa saya nak buka juga ruang kalau apa ni, kalau saya nak buka ruang macam ni. Saya ingat saya nak buka ruang. Uh, Format dia adalah saya akan buat 1 jam setengah. Saya akan berkongsi dan 30 minit adalah untuk kita bersoal jawab lah. Ataupun saya ingat kalau Puan Yana boleh jadi moderator pun dalam perkongsian saya ini ada soalan nak diketengahkan pun saya ingat okey, tak ada masalah. Kalau tidak saya boleh je saya nak ceramah selama 1 jam setengah 2 jam ni. Tapi saya rasa best juga kalau kita ada interaction, kita ada communication yang berlaku secara terbuka lah. Baik. Jadi Puan Yana okey ke? Kalau kita buat style sembang santai? Boleh, boleh tuan. Boleh je. Boleh Ha, ha. Alright. So nanti kalau ada soalan boleh boleh masuk terus tanya. Okey. Saya nak mulakan dengan macam ni sebab bila kita bincang tentang tajuk kita hari ini, iaitu tajuk kita adalah berkaitan dengan bila ada tujuan semua jadi senang. Okey. Bila ada tujuan semua jadi senang. So ini satu topik yang sangat penting untuk kita bincang, untuk kita fikir, untuk kita renung kerana benda ni memang berlaku setiap tahun, berlaku setiap waktu. Kan? Setiap tahun kita akan bincang tentang azam baru. Apa tujuan baru. Kalau company, kalau syarikat, dia akan buat apa ni, future planning ataupun apa ni, yearly punya planning lah. Apa yang nak dibuat. Sebab apa? Kena ada tujuan. Tujuan ni penting. Sebab manusia ni, kalau kita tidak ada tujuan, kita akan jadi seperti mana, maaf saya sebut, jadi seperti mana lembu, kambing. Yang tujuan dia hidup bila dia bangun daripada tidur, hanya untuk makan dan minum. Sedangkan kita manusia ni berbeza. Kita ni manusia ni, kita diberi akal, kita beri kelebihan. Jadi kalaulah hanya hidup kita ni hanya tujuan untuk bangun pagi, makan, minum, tidur balik, maka apa beza kita dengan makhluk-makhluk yang lain? Okey. Jadi sebab itu ini adalah satu perbincangan yang sangat penting yang sebenarnya yang akan membantu mengubah perspektif kita, pandangan kita tentang apa yang kerja yang kita buat sekarang. Kerana apa? Kerana kita dah hidup kita bukan lagi tentang sekadar mengikut rutin, tetapi kita ada tujuan jelas dalam hidup kita yang kita nak capai, yang kita nak buat sesuatu, yang kita nak beri impact dalam kehidupan kita. Dan saya nak share sikit lah, saya perkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Fazli Aziz dan saya merupakan kaunselor rumah tangga dan juga motivator lah hari ini. Dan banyak saya kongsi kes-kes apa ni, kalau tuan-tuan perasan kalau dekat TV, media sosial, saya banyak cerita pasal rumah tangga. Cuma jangan tanyalah kenapa gambar tu macam tak sama dengan apa yang nampak dekat video tu. Yang tu jangan tanya. Itu namanya perkembangan masing-masing. Alright. Okay. So, um, okay. Dulu saya bekas penyanyi nasyid. Saya ingat saya pergi dululah. Dulu saya bekas penyanyi nasyid. Dulu saya menyanyi dengan kumpulan UNSC. Dan sekarang ni saya lebih banyak kepada menulis buku. Saya banyak kepada perkongsian ilmu dekat TV, radio station. Dan sekarang ni banyak juga dan sekarang ni antara projek terbaru saya tengah bangunkan satu aplikasi untuk suami dan isteri. Tuan-tuan sekalian, untuk suami dan isteri. Jadi bagaimana suami dan isteri ini untuk bertambah kasih sayang dan bercinta dalam rumah tangga dengan bantuan aplikasi ya. So nantikan insya-Allah. Baik, seterusnya saya tulis beberapa buah buku sebagai pengenalan. Antaranya adalah buku yang saya tulis tajuknya bukan sekadar cinta. Rumah tangga ni bukan sekadar cinta. Saya akan sentuh juga antara apa ni, cerita-cerita dalam kehidupan. Kita tak boleh lari daripada kehidupan berumah tangga. Kan? Walaupun kita kata kita bincang tentang kerja, datang tempat kerja kita bincang tentang motivasi kerja. Saya kata walaupun kita bincang tentang motivasi kerja, kita tidak akan dapat lari daripada berbincang kaitannya dengan rumah tangga. Sebab apa yang berlaku dekat dalam rumah tangga itu sebenarnya mempengaruhi apa yang berlaku di tempat kerja. Apa yang berlaku di tempat kerja juga boleh mempengaruhi apa yang berlaku dalam rumah tangga. Jadi sebab itu pada saya teman sekalian, bila saya tulis buku ini, saya cerita tentang pelbagai sudut, pelbagai cerita lah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hidup kita ni ada tujuan. Kalau semata-mata dalam rumah tangga kita nak hanya semata-mata nak pasangan bahagiakan kita, kita bahagiakan pasangan, sebimbang rumah tangga kita akan hilang tujuan. Sebab itu motivasi tentang tujuan ni memang ada istilah dipanggil
apa ni? Psychology of purpose. Psikologi di sebalik tujuan. Sebab manusia ni akan bermotivasi bila ada tujuan. Manusia tidak akan bermotivasi bila tak ada tujuan. Okay? Sebab itu tujuan antara benda yang penting yang perlu ada dalam diri kita, yang kita perlu jelaslah. Baik, nanti kita bincang tentang topik motivasi terlebih dahulu. Um, Kemudian saya tulis buku pula tentang apa? Buku tentang susahnya nak cakap dengan awak. Kan? Ini berkaitan rumah tangga jugalah. Kemudian saya bangunkan aplikasi juga, aplikasi Khair. Ini kepada para Muslim, apa ni, anda boleh download aplikasi ini untuk tentu arah kiblat, apa ni, tentu arah kiblat, waktu solat, tracker ibadah. Dan sekarang yang terbaru kami buat program tentang pejuang Ramadan. Ramadan dah nak tiba dah tak lama. So kita bersungguh-sungguh dalam Ramadan lah. Baik, terus sekalian. Saya nak mulakan kisah pagi ini dengan ini. Saya nak mulakan kisah pagi ini dengan apa? Dengan uh, oh sekejap. Sekejap. Okey, saya nak mulakan kisah pagi ini dengan kisah seorang wanita. Namanya Lata Karim. Lata Karim ni siapa tuan-tuan sekalian? Lata Karim ni adalah seorang wanita, okay, seorang petani. Yang dia ni petani ni, wanita ni, Lata Karim ni petani yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan Lata Karim ni orang biasa, duduk di pedalaman. Kemudian cerita dia Lata Karim ni, dia ada anak 3 orang dan dia ada suami lah. Suatu hari suami jatuh sakit. Suami jatuh sakit dan memerlukan rawatan. Jadi apa dia buat? Dia bawa suami dia, bawa pergi ke mana? Bawa pergi ke hospital. Nak bawa pergi ke hospital pun duit cukup tak cukup tau. Kan? Tapi dia berusaha untuk bawa suami pergi ke hospital. Bila pergi ke hospital, tuan-tuan sekalian, dia perlukan kos rawatan yang agak tinggi untuk rawat penyakit suami dia. Dan soalan dia, suami dia, soalannya, Lata Karim ni ada duit tak? Lata Karim tak ada duit. Okay. So bila Lata Karim tak ada duit, so macam mana dia nak buat supaya dia dapat kumpulkan duit dan bayar kos perubatan suami dia? Dia tak ada duit. Jadi termenung waktu dah balik daripada hospital tu, termenung. Kan? Dalam ada satu kisah yang saya baca tu, kisah sebab ada banyak orang tulis tentang dia ni. Ada satu yang saya baca tu, dia kata masa balik tu termenung, suami dia lapar. Dia pun korek duit apa yang ada dalam poket dia, belikan makanan untuk suami, makan sambil termenung. Macam mana cari duit? Dan tuan-tuan sekalian, akhirnya dipendekkan cerita, suatu hari dia terfikir macam mana nak cari duit. Akhirnya dia mendaftar, dia masuk, dia jumpa satu iklan surat khabar. Apa dia? Iklan surat khabar berkaitan dengan larian maraton. Lata Karim ni umur 60 lebih, tuan-tuan sekalian. Umur 60-an, seorang petani dan tak ada kelengkapan sukan, mendaftar untuk larian maraton. Anda bayangkan? Kan? Dan kalau anda lah jaga kaunter pendaftaran, takkan nak lari. Takkan nak bagi seorang makcik daftar masuk larian maraton kan? Tapi akhirnya dengan tekad dia masuk, dia daftar dan dia masuk. Tuan sekalian, bila nak berlari, orang, kalau anda perasan, kalau contohlah saya bayangkan anda nak berlari larian maraton, anda tengok ada seorang sebelah makcik umur 60 lebih, pakai sari, berkaki ayam. Kita ni lengkap pakai sukan apa semua ni, dengan kasut sukan semua kan. Dan apa akan berlaku? Kita akan tengok dia dengan pandangan yang sebagaimana. Saya rasa kalau saya tengok dia macam makcik ni mungkin saja-saja je ni, seronok-seronok kan. Tapi dia sekalian, apabila tembakan dimulakan, Lata Karim terus berlari dan berlari. Dan tuan sekalian, ini kisah benar. Ini bukan kisah rekaan. Tak, ini adalah kisah benar. Lata Karim kemudian terus berlari dan terus berlari. Dan apa yang ada dalam kepala dia waktu dia berlari? Kita tak tahulah kan. Tapi bukti apa yang ada dalam kepala dia ni, yang bila saya lihat cerita ini, yang saya dapat tafsirkan dalam kepala dia hanya satu. Kan? Hanya satu. Apa dia? Dia mesti menang. Nurul Hasanah kata, wow, hebat mesti fikir suami masa lari tu kan. Sebab apa? Bukti dia apa? Tuan sekalian, bukti dia adalah orang yang pertama menghabiskan larian. Kan? Dia adalah orang yang pertama menghabiskan larian. Bayangkan makcik tua dengan keadaan tidak ada kasut, tidak berkasut, berkaki ayam, menjadi orang yang pertama menghabiskan larian.
So soalan saya adalah, apakah yang menyebabkan, yang memotivasikan Lata Kari untuk menghadapi segala kesusahan, menghadapi segala kepayahan dan menyebabkan dia menjadi orang yang paling awal menghabiskan diri? Anda rasa apa dia? Rosniza kata tekad dan kemahuan. Nuriza kata semangat. Okay. Apa lagi? Kasih sayang. Mindset first. Alright. Okay. Rasa sayang, kasih sayang. Okay. Tujuan. Mesti ada faktor pendorong. Okay. Okay. Semangat, niat, semangat tidak mengerti kekalahan. Tuan-tuan sekalian, inilah kalau kita nak bincang tentang topik motivation. Okay. Nah, Nabilah kata desperation. Naluri bertahan hidup. Okey. Saya boleh simpulkan apa jawapan anda semua ni adalah semuanya betul. Natrah Muhammad Said kata suamiku. Suami puan ke suami dia? Soalan saya. Okey. Tuan-tuan sekalian, apakah yang menyebabkan, dalam bahasa yang mudah, jawapan anda semua betul. Tapi apakah persamaan kepada semua jawapan ini? Apakah persamaan kepada semua jawapan ini? Persamaan dia adalah semuanya berkait dengan suami dia. Betul tak? Semuanya berkait dengan suami dia. Sama ada dia rasa terdesak, sama ada dia rasa aku tidak ada pilihan lain, sama ada dia rasa tujuan dia memang betul-betul nak selamatkan suami dia. Apa saja semua berkait dengan suami dia. Apa ada contoh apa jawapan anda? Target. Target dia apa? Target dia sebenarnya untuk selamatkan suami dia. Nampak tak? Dan rupa-rupanya inilah dia motivation. Kan? Inilah dia motivation. Sains di sebalik motivasi. Sekejap saya nak betulkan dia. Kan? Sekejap saya senyap bila online ni saya nak tanya tuan-tuan dengar ke bunyi lori lalu lalang semua ni? Saya ni sebenarnya berada di Rembau. Oh tak dengar Oh saya dengar macam-macam lori bunyi ni. Okey. Saya sebenarnya berada di Rembau ni sekarang ni dan tak sempat nak balik ke KL. Jadi saya live daripada apa? Daripada live daripada homestay je ni. Alright. Okey. So tuan-tuan sekalian, kita tengok sebenarnya apakah yang menyebabkan, dan inilah kita sebut sebagai big why. Tuan-tuan sekalian, saya ingat ramai orang bincang tentang cerita motivasi kan. Dan salah satu bentuk motivasi ataupun sebagai asas pada motivasi adalah tujuan. Okey. Boleh tak anda cerita apa yang anda faham tentang motivasi? Apa itu motivasi sebenarnya? Siapa boleh komen? Boleh tak komen kat tepi? Kan? Sebab kita nak bermotivasi tapi kita kena faham apa itu motivasi. Semua orang cerita tentang bila kita buat sesuatu kita mesti bermotivasi, kita mesti ada semangat, kita mesti ada. So apakah makna motivasi? Faktor penggerak, pembangkit, pendorong semangat, motivasi, dorongan, pendorong. Wah, matlamat. Saya tengok pada jawapan ni rasa tak payah ceramah dah ni. Semua dah mantap dah ni. Kan? Okay, dorongan. Tujuan kata Siti Hajar. Impian. Alhamdulillah, matlamat. Okay. So, tuan-tuan sekalian, okay. Saya ingat ada dua, saya punya guru saya dulu, dia kata motivation ni berasal daripada dua perkataan. Okay. Dia kata berasal daripada dua perkataan. Apa dia? Motif plus action. Iaitu ada motif dan dia mesti ada action. Bila gabung dua ni, maka kita akan kata orang ini dia bermotivasi. Sebab apa? Dia tahu nak buat apa dan dia buat benda tu. Sama juga dalam bahasa Melayu. Motif plus aksi. Maka jadilah motivasi. Ataupun dalam bahasa yang mudah sebenarnya bila kita bincang tentang motivation ni adalah daya penggerak, dorongan. Betul tak tu dorongan? Ataupun motivation is the reason behind behavior. Motif plus action, motivation. Okay. Dan bila kita bincang tentang motivasi, okay. Bila kita bincang tentang motivasi, dia ada tiga komponen. Dorongan ni dia ada tiga komponen. Dan kalau kita tengok contoh, saya bagi contoh kan. Kalau kita cerita tentang orang itu dia ada motif. Dia ada tujuan. Tapi dia tidak ada aksi. So kita kata dia bermotivasi atau tidak? Taklah kan? Kan? Berapa ramai orang maaf saya sebutlah kan kalau apa?
Kalau awal-awal awal-awal apa? Awal-awal tahun ni banyaklah yang kita sebut tentang apa dia tahu? Tentang apa azam kamu? Oh, azam saya tahun ni saya nak kurus. Kan? Azam nak kurus. Maknanya dia ada tujuan tak? Okey. Dia ada tujuan. Tapi ada aksi tak? Makan tak jaga, lari pun tidak, main sukan pun tidak. Jadi, adakah kita kata dia orang bermotivasi? Tidak. Bahkan kalau kita tengok, orang yang bermotivasi adalah orang yang dia tahu jelas apa dia nak buat dan dia buat, dan dia tak kisah apa orang cakap. Kan? Uh, Bahkan, okey, itu pertama. Tapi boleh tak ada orang yang dia boleh beraksi tanpa motif? Azam tahun ni nak APC tapi bohong. Ya. Maksud, ada tak orang yang dia buat kerja je, tapi dia tak ada tujuan? Ada tak? Ada. Yang ini adalah orang yang sebenarnya dia buat kerja, dia ikut-ikut orang. Kan? Ataupun dia hanya mematuhi peraturan dalam hidup dia. Tapi dia sendiri tidak ada direction, tidak ada hala tuju apa yang dia nak capai dalam kehidupan dia. Kan? Dia ikut saja. Dan orang dia orang yang macam ni, tuan-tuan sekalian, maaf saya sebut, orang yang macam ini, bila dia buat kerja, dia hanya akan buat sekadar cukup-cukup syarat. Dia akan buat sekadar cukup-cukup syarat. Okey, baik. Okay. So ada tiga komponen yang sebenarnya yang bila kita sebut tentang orang bermotivation, dia ada tiga komponen. Okay, yang saya sebut sebagai API. API. Okay. Dia mesti ada API. Bila kita kata kita adalah orang yang bermotivasi, kita ada API. Saya cerita begini tuan sekalian, saya cerita prinsip dan konsep. Jadi tuan-tuan sebenarnya yang kena bagaimana untuk jadikan ia sebagai salah satu bagaimana nak amalkan dalam kehidupan. Okay. So A yang pertama adalah disebut sebagai activation. Bila kita sebut tentang motivasi, kita kena tahu apakah dorongan, apakah yang memotivasikan kita. Kan? Api. So A yang pertama adalah activation. Tuan-tuan mungkin boleh tulislah kat tepi tu kan. Takut ada terlepasnya tak dengar kan. So api. So A yang pertama adalah activation. Activation ni apa? Apakah perkara yang menyebabkan anda bersemangat buat kerja? Contoh kalau kita ambil dalam buat kerja. Kan? Apakah yang menyebabkan? Ada orang yang menyebabkan dia bermotivasi ni gaji. Kan? Bila dapat gaji, tenaga luar biasa. Datang kerja punya. Assalamualaikum kawan-kawan. Bila hujung bulan, Assalamualaikum. Kan? Itu boleh jadi satu contoh lah. Yang kedua, mungkin anda boleh cuba terenung balik. Bila dalam bab kerja, apakah yang menyebabkan anda rasa semangat buat kerja? Ni. Apakah yang menyebabkan anda rasa semangat buat kerja? Mungkin boleh tanya. Gaji yang buat hati teruskan bekerja. Cepat siap dan meja kosong. Kan? Lagi? Cuti. Izzat kata kawan-kawan, jangan jawab skandal siap korang. Okey. Okey. Azita Ahmad kata amanah, subhanallah. Aris kata keluarga. Said Muhammad kata persekitaran yang baik. Okey. Dan kali lagi bagus kalau jawapan anda ni anda boleh lebih spesifikkan. Lebih spesifikkan. Sebab bila kita sebut tentang bermotivasi, bermakna kita akan sanggup menghadapi cabaran, penat, letih, buat kerja lebih masa. Ini kita kata orang bermotivasi, datang awal, contoh. Jadi, apakah yang menyebabkan anda boleh rasa macam betul-betul nak buat benda tu? Ada rasa tanggungjawab, permudahkan urusan orang senang hati, dapat gaji berkat. Okay. So, ini adalah activation. Cerita latar karir tadi, apakah activation yang ada pada dia menyebabkan dia jadi macam tu? Adalah kerana keterdesakan, desperation. Dia tak ada pilihan lain. Sebab ada orang dalam hidup ni kadang-kadang, maaf saya sebut tuan-tuan sekalian, dia ada banyak pilihan. Dia ada banyak pilihan dalam hidup. Dia nak buat kerja ni, dia buat. Bila rasa macam ada masalah semua, aku berhentilah, tinggal lah. Okay? Jadi, ada orang yang memang, dia tak ada pilihan. Dia hanya, maaf saya sebut, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang bekerja sekarang. Itulah satu-satunya kerja yang tuan-tuan ada. Ataupun kalau tak ada yang tu memang habis, tak erti, tak ada skill lain nak buat, memang itu saja yang dapat. So, muka anda pun buatlah. Okay. Dan ada orang yang banyak pilihan. Dia kata kalau aku tak boleh buat yang ni, kalau bos payah sangat, asyik marah-marah, kena maki apa semua, biar aku berhenti, aku buat kerja lain. Dia buat bisnes lain kat luar. Ada orang macam tu. Maka adakah dia akan bersungguh dalam kerja dia? Itu terpulanglah. Saya tak boleh jawab ya atau tidak. Dan inilah berlaku pada zaman anak-anak zaman hari ini, tuan sekalian.
Mak saya sebut generasi muda hari ni, dia kurang ketahanan, kurang daya tahan. Kan? Sebab apa? Salah satu puncanya. Uh, Pernah dengar tak orang sebut dengan budak-budak hari ni kan? Budak-budak yang kerja ni, budak-budak muda, umur 20-an kan? Kena marah sikit berhenti. Kan? Padahal dapat kerja kerajaan. Kan? Bukan senang nak dapat kerja dengan pejabat awam. Kan? Tapi bila dapat, kena marah sikit, tak tahan apa semua, berhenti. Betul tak? Okey, soalan saya adalah kenapa mereka sebahagian golongan muda jadi macam ni? Syafarah, generasi strawberry orang kata lah kan. Strawberry cicah coklat pula tu. Kan contoh. Kan? Salah satu sebabnya adalah kerana salah satu sebab saya cerita tentang salah satu sebab mak ayah dia. Kan? Saya pernah berdepan dengan seorang mak ayah. Dia kata apa? Dia kata dia cerita anak dia kan kerja tu kena marah dengan bos apa semua, lambat apa semua. Dia kata ayah, dia cerita dekat saya depan saya, dia kata, aku cakap kat anak aku, dia kata, ah, tak payah terdesak sangatlah nak pergi kerja sana. Ayah boleh tanggung lagi kamu. Bermakna anak tu ada pilihan. Dia tidak berdepan dengan kesukaran. Dia tidak berdepan dengan susah. Terus sekali, bila kita cerita tentang orang yang tahan, daya tahan tinggi ni, resilience, emotional resilience, kalau kita nak cerita tentang emotional resilience, orang yang daya tahan tinggi ni adalah orang yang berdepan dengan banyak kesusahan. Baru dia tahan. Kan? Kita takkan tahan benda yang kita tak biasa susah. Sebab tu anda tengok orang yang biasa susah. Kan contoh, katakanlah orang yang dia susah, dia bermula dengan susah, kehidupan dia susah, meniaga dekat pasar malam dan sebagainya. Tiba-tiba dia berjaya. Jadi orang yang hebat, duit banyak apa semua, tiba-tiba dia jatuh bankrupt. Contoh orang ni senang tak nak bangkit balik. Pemerhatian saya, kebiasaannya insya-Allah dia senang untuk bangkit balik sebab dia biasa susah. Dia tahu dia pernah susah dan dia tak, walaupun dia pernah senang, dia kata dia tak ada masalah untuk kembali susah. Tapi kalau orang yang pernah senang, orang yang memang senang, dia bermula dengan senang. Bila dia jatuhnya teruk, nak bangkit balik dia agak sukar. Okay. So, bermakna tuan sekalian, balik kepada cerita kita. Bermakna, nombor satu sekali adalah activation. So, anda kena kenal pasti apakah yang menyebabkan anda semangat nak buat kerja. Okay. Contoh tentang amanah, rasa tanggungjawab, itu benda yang besar. Baguslah, Alhamdulillah, activation yang besar. Tapi ada tak activation yang kecil-kecil? Saya bagi contoh. Bila contoh, ada orang, macam contoh, macam saya orang bisnes lah, ada orang bisnes kan. Orang bisnes ni, kalau saya bagi contoh, bila account company dia tiba-tiba bawah pada paras threshold dia tu, bawah paras yang dia rasa macam, alamak, tak boleh ni, aku kena kerja keras. Maka itu adalah activation untuk dia, terus dia dia buat, okay, dia tak boleh baring. Kalau dia baring terlalu lama, dia akan. Contoh, Nur Atirah kata kan, apakah activation anda? Contoh, sebut bayar hutang, tiba-tiba bank call. You bila nak bayar? You janji nak bayar sekian-sekian. Alamak, okay. Contoh. So, itu adalah activation. Menyebabkan sebab manusia dia dalam bahasa yang mudah tuan sekalian. Activation juga berkait dengan stres. Okay. Some activation, setengah-setengah activation ni dia memang berkait dengan stres. Bila you rasa stres, you akan bergerak. Tapi stres ni pula dia tak boleh jadi overdose dan dia tak boleh jadi terlalu kurang. Sebab itu tuan sekalian, bila anda ada bos yang memang suka push you, bagus. Kan? Kan ada 3 leadership gaya leadership. Kan? Ada gaya leadership dia ada autokratik, demokratik dengan laissez-faire. Kan? Autokratik ni memang one man show lah, ataupun kita kata dia memang autokratik, memang semua keputusan duduk dekat dia lah kan. Okay. So yang kedua adalah demokratik. Demokratik ni setiap kali nak buat keputusan kena bincang. Setiap kali keputusan mesti bincang. So maksudnya kalau bos tu dia tak boleh buat keputusan seorang. Laissez-faire ni pula adalah orang yang memang serah semua dekat staff, pandai-pandai lah you buat. Aku bagi arahan, pandai-pandai kau buat. Okay. So, yang less stress ni yang mana? Laissez-faire. Laissez-faire less stress. Dia tak stress sangat. Tapi disebabkan laissez-faire, ada orang tak sesuai. Jadi dia tak boleh buat kerja sebab bos tak arah dia, bos tak tekan dia. Akhirnya dia lalai, dia hanyut. Kan? Jadi tak semua orang boleh duduk dalam keadaan sebegitu. Okay, balik kepada activation. Okay. Zulkarnain kata stres sebab PJJ. Moga Allah permudahkan sahabat-sahabat yang PJJ. PJJ ni. Yalah, kadang-kadang ada orang tidak ada pilihan untuk duduk PJJ. Kalau tanya semua orang, mesti orang nak duduk sama-sama kan.
Tapi ialah ada orang tidak ada pilihan. Macam Lata Kari tadi lah. Jadi bila kita tidak ada pilihan lain, bagaimana kita mengurus pilihan ataupun kita mengurus apa yang pilihan yang sedia ada tu lah. Okey, balik. So activation dia kita mesti jelas. Apa lagi activation yang biasa orang ada kan? Lepas kena marah dengan bos. Saya bagi contoh sorry, berkaitan dengan stres. Siapa sini puan-puan kat sini? Ya kan? Bila bergaduh dengan suami marah sikit, kita merajuk, kita rajin basuh dapur, basuh pinggan, kemas rumah. Sebab stres dengan suami. Ada tak? Okey. Ha. So, so nampak tak? So itulah activation kepada action kita. Walaupun sebenarnya kita bukan nak, kalau dalam keadaan biasa kita tak buat apa benda tu. Tak cuci je pinggan. Jadi positif kan? Tapi kerana kita stres. Stres tu tadi, bergaduh dengan suami, sakit hati, kita salurkan, kita alirkan, maka kita pun buat kerja-kerja tu. Ada lagi stres, lagi rajin juga nak KPP. Kan? Kan komunikasi kata sambil buat kerja sambil membebel. Tak ada masalah, tapi maksudnya kerja tu berjalan tak? Berjalan. Bahkan saya bagi contoh, ada orang yang contoh dia stres dia masak, kan. Jadi kalau suami balik rumah tu tengok lauk banyak betul hari tu. Maka suami pun sedar memang isteri tengah stres. Sebab kan kalau keadaan biasa satu dua lauk je, bila stres dah sampai 4 5 lauk kan. Tak apalah kan. Baik, terus sekali. Okey. So, poin yang pertama kita bercerita tentang motivasi adalah activation. Okey? Activation. Zab kata, saya sental bilik air, ya Allah, bilik air berkilat. Masa tengah bergaduh je berkilat. Okay. Suami pun hari-hari ajak gaduh lah, supaya kilat sentiasa kan. Okay. Alright. Nombor 2, API. P adalah persistent. Kan? Persistent. Orang yang bermotivasi ni, dia akan dia akan buat kerja tu secara persistent. Baru kita kata bermotivasi. Kalau orang tu buat kerja sekali, kita kata bermotivasi tak? Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh. Oh, anda rasa semangat dengan tazkirah ustaz nak semayang tahajud. Kan? Semayang tahajud. Ustaz kata semayang tahajud paling kurang 2 rakaat, lagi bagus 4 rakaat, semayang taubat lagi, kan? Buat qiyamul lail. Oh, kita pun semangat. Jadi satu hari tu kita bangun, esoknya tu pagi kita bangun pukul 5 pagi. Subuh dah lambat sangat kan. 5 pagi tu kita semayang 12 rakaat. Luar biasa tak? Luar biasa. Kan? Soalan dia esok buat lagi tak? Kan? Esok buat lagi tak? So kalau esok dah tak buat, maknanya dia tak persisten. Sebab itu kalau dalam kalau kita tengok dari segi agama Islam, ada satu hadis Nabi sebut tentang apa? Uh, apa ni? Perkara yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah amalan ataupun kerja yang kita buat. Uh, apa ni? Dua muha wa in qalla, ataupun benda yang dilakukan secara daiman, sentiasa, walaupun benda itu kecil. Sebab tu solat 2 rakaat. Contoh ni saya bagi contoh saja. Sebab saya tahu ada yang non-Muslim apa semua, jadi saya bagi contoh yang lain pula. Solat tahajud 2 rakaat lebih baik daripada setiap hari, lebih baik daripada kita solat satu hari. Semua solat kita solat. Solat sunat lah, semua solat kita buat. Nampak tak? Okay. So, berbalik kepada cerita kita, maknanya, tuan-tuan sekalian, untuk persisten, okay, maknanya yang perlu kita lakukan adalah persisten. Activation satu, tapi kita nak kekalkan tingkah laku tu. Yang ini perlukan sistem. Okay. To be persistent, we need a system. Kita nak konsisten buat sesuatu benda, kita perlu ada sistem untuk mengekalkan konsistensi tersebut. Yang ini kita kena cari. Apa sistem kita? Kan? Yang kita boleh menyebabkan kita rasa bersemangat untuk buat hari-hari. Contoh, kalaulah kita punya activation kita, semangat kita nak buat kerja ni, bergantung kepada bos marah je. So, nak jadi bos kan, ada staff yang memang bahagia kena marah selalu. Kan? Bos pun kata, hari-hari aku kena marah dia, baru dia buat kerja. Kalau tak marah, tak buat kerja kan. Jadi, jadi kalaulah kita tunggu bos marah baru kita nak bergerak, ibarat pahat dengan penukul. Bermakna kita akan jadi orang yang bermasalah. Sebab apa? Kita punya motivation kita daripada luar, dia bukan daripada dalam. Dia sifatnya extrinsic. Dia kena ada rangsangan luar, baru dia boleh buat. Dia bukan datang daripada dalam. Okay.
Jadi bila begitu, dia tak persisten lah. Susahlah nak konsisten. Kan? Susah nak konsisten. Sebab apa? Dia datang daripada luar. Yang perlu untuk persisten ni adalah dia mesti datang daripada dalam. Okey. Jadi, tuan-tuan sekalian, apa sistem yang kita boleh buat supaya kita boleh persisten? Ah, Saya nak tanya tuan-tuan, apa yang amalan yang tuan-tuan buat setiap hari berterusan sampai sekarang? Nurul Atirah kata ada planner. Alright? Ada checklist. Checklist. Kan? Apa lagi yang anda buat? Boleh share apa yang anda buat sebenarnya untuk kekal konsisten dengan tugas kerja yang anda buat. Sebab isu kita hari ini adalah sebahagian besar daripada kita, saya tak kata semua, sebahagian besar daripada kita adalah bekerja berdasarkan faktor emosi. Macam tadilah stres. Time gembira buat, time malas kabut malas. Kan? Ya. Honor, ini memang nama pun jenama telefon kecilkan circle katanya. Honor Elite NX9. Okey, kecilkan circle. Okey. Ada sebab lah kenapa ada orang kecilkan circle. Ada orang circle dia besar. Uh, Jangan pernah tidak buat, buat je selalu, amalkan selalu. So di sini adalah penting untuk persisten. Dan persisten ni sebenarnya berkait dengan disiplin. Uh, Disiplin. Okey, baik. Dan yang ketiga, yang ketiga, API. Masih ingat AP? A apa? Komen sikit, komen sikit. Kalau senyap-senyap ni jadi macam majlis tahlil ni. Activation. Okey. P. Alright. Persistent. Okey. Persistent. Dan I yang terakhir adalah apa dia? Adalah intensity. Intensity. So, bila kita buat sesuatu, ingat tak saya cerita pasal ada seorang yang saya bagi contoh tadi? Dia solat satu hari itu dia tolak 12 rakaat terus. Itu intensity. Intensity dia tinggi. So, tuan-tuan sekalian, uh, apa ni? Bila berkait dengan motivasi tadi, intensity tadi, um, yang intensity ni sebenarnya kita boleh tingkatkan dari masa ke semasa. Bila kita dah biasa buat sesuatu, okay, kita boleh upgrade dari masa ke semasa. Dan di sini sebenarnya adalah saya nak menulis ni tapi saya tak jumpa saya punya pen, iPad. Kalau tak saya boleh tulis. Saya boleh tunjuk kepada sekalian. Intensity. Sebab orang yang sentiasa upgrade diri, dia tingkatkan kemahiran diri dia dari masa ke semasa, adalah orang yang sentiasa upgrade intensity dalam kerja dia, skill dia. Maka dia akan tingkatkan. Kan? Saya bagi contoh lah, kalau contoh orang start mula-mula berjalan. Kan? Walking kan? Siapa? Brisk walk. Contoh. Kan? Ada orang dia start dengan intensity yang terus tinggi. Kan? Start berjalan. Okay. Start berjalan. Hari pertama nak brisk walk. Terus 5 kilometer. Kan? 5 ke 7 kilometer. Semangat nak buat kan. Lepas tu esok dah tak buat lah. Sebab apa? Sakit kaki. Kan? Sakit kaki. Kan kena rehat, tegang urat. Ya Allah. Kan? Kan? Terbahagia satu hari esok tu. So, sebab itu, tuan sekalian, yang bagusnya apa? Dia mula dengan 1 kilometer dulu. Tak apa, tak payah jauh. 1 kilometer. Dah selesa 1 kilometer. Kan? Dah selesa 1 kilometer. Tambah ke, dah contoh dah selesa, dah okey, tak ada masalah. Naik pada 1.5 kilometer. Kan? Kemudian naik lagi kepada 2 kilometer. Kemudian naik lagi 3 kilometer. Teknik yang saya sebut secara berperingkat ini, tuan sekalian, ini memang antara teknik yang digunakan dalam nak mengurus trauma. Dipanggil desensitasi bersistem. Kita tingkat sedikit demi sedikit, kita urus. Saya bagi contoh kan, kalau dalam orang yang takut tempat tinggi. Macam mana kita nak bantu dia untuk hadapi supaya kurang takut dengan tempat tinggi. Kan? Kita naik tingkat setingkat tu. Naik setingkat setingkat. Bila naik satu tingkat, dia okey ke tak okey? Kalau tak okey, dia kena urus kat situ. Tak okey, turun balik. Rasa dah okey, naik balik. Bila naik, dia naik lagi. Kan? Sehingga dia benar-benar boleh capai tahap yang tinggi. Jadi, tuan-tuan sekalian, orang yang sentiasa meningkatkan intensiti dia dalam dia bekerja, dalam buat kerja kan. Katakan satu contoh. Saya bagi contoh. Ada orang satu tugasan setiap hari. Satu hari kerja sehari tu dia hanya boleh siap satu benda je. Kan? Satu benda je. Dia buat benda tu je. Kan? Tak boleh buat benda lain. Dia tak multi fungsi lah kan. Jadi kalau dia nak tingkatkan, dia kena belajar untuk buat sedikit demi sedikit, tambah sedikit demi sedikit. Sebab itu tuan sekalian,
orang yang sentiasa upgrade skill dia, tuan sekalian. Dalam bahasa yang mudah, kalau kita ambil dalam sudut yang lain, konteks yang lain, upgrade skill. Tuan-tuan duduk di mana-mana, belajarlah ilmu, carilah ilmu, tambahlah ilmu, tambahlah kemahiran dari masa ke semasa. Sebab saya selalu sebut macam itu sekalian. Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan sedang rakan sejawat dalam satu departmen, satu jabatan, memang kita rakan sekerja, kita kawan-kawan yang baik, kita bahagia dengan rakan-rakan yang baik. Tetapi pada masa yang sama, dari segi perjawatan, dia boleh jadi pesaing kita. Dia boleh jadi pesaing kita. Setuju tak dengan saya? Kan? Dan bila dia boleh jadi pesaing kita dari sudut perjawatan. Tapi bukan bermakna saya suruh dengki, tidak. Tapi saya nak cerita, memang kawan baik kita, maknanya bila contoh bila dia naik pangkat, kita tak naik pangkat, bermakna dia ada kelebihan yang kita tak ada. Nah, Zulaik Ismail kata bersaing secara positif. Okey. Bermakna dia ada kelebihan. Dia ada skill yang dia lebih. Dia menyebabkan bos lebih nampak dia berbanding dengan kita. Nah, okey. So sebab itu orang yang dia adalah orang yang dia selesa buat kerja yang biasa dia buat. Dia tak nak buat kerja benda yang dia tak selesa buat, dia tak biasa buat. Dia tak nak explore pun. Orang ini akan kekal berada di takut yang lama. Maaf saya sebut nak naik pangkat kan susah. Orang bagi naik pangkat pun kadang-kadang sebab apa? Sebab seniority je. Ya, tapi dari segi skill, kemahiran, kelayakan, credibility mungkin orang tak nampak. Sebab tu bila dia jadi bos, orang yang macam ni, kalau jadi bos pun, kena nampak stagnan lah. Gitu. Ha. Zulkarnain kata, sebab upskill kena pindah tuan. Betul? Mas sekalian, pindah. Kan ada orang mungkin mengeluh pindah. Sebab bila pindah, kena susah lah kan. Ada yang kena PJJ, ada yang kena pindah rumah, kena tukar anak sekolah dan sebagainya. Tapi tu mas sekalian, setiap perpindahan yang kita lakukan tu, apa yang kita belajar? Ada tak benda yang kita belajar? Banyak. Kan? Oh, Cik Fazli mana tahu? Tak, sebab kita ni manusia. Kita akan duduk di tempat baru, kita akan belajar benda baru. Tu sekali sebab tu orang yang suka explore, dia memang tak apa dia kata tak kisah berpindah pun. Sebab apa? Sebab dia akan belajar banyak belajar benda baru. Mengurus masalah baru. Kan? Dan berdepan berjumpa orang baru, memahami orang. Sebab tu kalau orang yang tak cukup pengalaman bila jadi bos, dia tak mampu mengurus manusia. Sebab apa? Sebab dia tak cukup bergaul dengan manusia. Kan? Dia tak pernah berdepan dengan manusia-manusia yang sukar di hadapan dia. Kan? Sebab dia duduk kat tempat yang sama. Kenapa duduk kat sini? Sebab sini memang tak ada apa. Sini memang dah selesa, semua orang baik-baik, semua saling memahami. Jadi tak ada cabaran. Bila tak ada cabaran, itu yang kelang kabut bila dipindahkan. Mula stres, mula depres, lepas tu mula nak berhenti kerja lah. Macam-macam fikir kan. Sebab itu lepas sekalian, okay. So itu adalah API dari segi intensity. Alright. Ada soalan, okay. Lepas sekalian, jom kita share. Setakat ni okay ke? Hmm. Baik. Alamak. Sekejap saya nak buka slide balik. Saya dah lupa dah slide saya tadi. Hmm. Ada soalan tak? Cik. Alright, okay. Kita tengok. Ada soalan, boleh tanya kat sini. Terima kasih. Uh, Ini saya cerita tentang prinsip asas motivation lah sebenarnya. Sebab, tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan tahu, faham tentang bagaimana motivasi berfungsi, um, anda boleh urus sendiri. Anda boleh timbulkan ataupun anda boleh memotivasikan diri sendiri. Sebab salah satu komponen seorang yang bijak emosi ataupun dia ada kecerdasan emosi, emotional intelligence, adalah dia mampu memotivasikan diri dia sendiri. Sebab motivasi ekstrinsik ni sekalian, rangsangan daripada luar, dia hanya bersifatnya 20% saja pengaruh. Kan? 20% saja pengaruh. So yang sebenarnya yang banyak akan mempengaruhi kita ni adalah intrinsik. Intrinsik. Okay. So intrinsik ni sebenarnya yang akan menyebabkan kita semangat kekal berterusan. Orang tak bagi pujian pun tak ada masalah. Kita buat kerja bukan kerana manusia. Ini motivasi. Kan? Saya nak tanya tu sekalian, berapa ramai yang buat kerja? Contohlah. Kan? Saya bagi contoh. Kan? Uh, apa? Bos suruh buat satu paperwork, contohlah. Bos suruh buat kerja. Suruh kita buat paperwork. Paperwork tu kita jarang buat lah ataupun kita tak pernah buat. Tapi bos suruh kita juga. Kan? Jadi bila bos suruh kita, kita macam alamak.
Kan? Sedangkan kita ada kerja hakiki lain. Bos tu kita buat. Okay. Lepas tu, kita pun dalam keadaan berat hati, kita buat juga. Dan kita ambil masa cuti kita pun, sepatutnya kita boleh cuti dengan relax, kita still buat lah. Dan akhirnya siap, minggu depan tu jumpa bos, kita serah dekat bos. Okay. Proposal tu diangkat dan berjaya. Okay. Kemudian, bos lupa nak ucap terima kasih. Sebab dia sibuk tak buat kerja kan. Soalan saya, okay, untuk kali kedua bos datang sekali lagi nak suruh buat untuk paperwork lain pula. Soalan saya, nak buat tak ataupun tak nak buat? Kan? Nak buat ke tak nak buat? Orang akan cakap, tak nak buat. Kenapa? Kita buat susah-susah. Dah bukan pahal, bukan job scope kita. Kan? Tapi dia tak hargai pun. Tak ada pun nak ucap terima kasih. Kan? Ha. Ini kalau arahan lah. Kalau arahan kita buat je. Okay. Ini kalau katakan konsepnya pilihan, bukan arahan. Nak buat tak? Kan? Kita akan mengelak untuk buat. Betul tak? OSM, subhanallah. Buat jugalah berbaik sangka. Saya buat, saya belajar benda baru. Buat terpaksa. Tapi saya nak cerita kepada sekalian. Bagaimana emosi kita menentukan cara kita nak buat sesuatu tadi. Kan? Kalau anda boleh positifkan diri sendiri, anda akan, tak apalah saya buat jugalah kan. Tapi ada orang, dia tak buat. Sebab apa? Kalau aku susah-susah payah pun, bukannya nak bos terima kasih pun. Kan? Dia tak pernah nak hargai. Kita buat susah-susah, orang lain dia bagi. Tetap akan buat walaupun akan bising-bising dalam hati. Koncung, Ming. Bagus. Kan? Bising dalam hati je lah kan. Sekejap nak fikir. Okey. Teruskan. Sebab apa? Sebab ini apa yang saya cerita tadi. Sebab kadang-kadang bila motivasinya secara ekstrinsik, mulut bising je, tangan je buat, saya buat je walaupun tak dapat pujian. Okay. Alhamdulillah kalau itu yang cara kita berfikir, alhamdulillah, teruskan tuan-tuan sekalian. Sebab saya nak cerita, kita kadang-kadang kita terlalu expect, mengharapkan apa? Mengharapkan pujian manusia, mengharapkan pujian bos, mengharapkan kan. Ni bernama Maslina Mahdi kata bos minta kita buat sebab dia percaya kita boleh lakukannya. Saya fikir gitu. Bagus, betul? Tanya. Kan? Sebab saya nak bagi contoh yang ini. Sebab ini salah satu contoh yang sebenarnya kita boleh tengok satu event berlaku, bagaimana cara kita melihat menentukan apa sebenarnya yang kita akan lakukan selepas itu. Saya bagi contoh. Macam tadi kan. Kalaulah kita kata tugas orang lain, contoh buat paperwork tu tugas orang lain. Tapi bos bagi kat kita. Bos bagi kat kita. Kan? Kita pun marah kat bos. Sebab apa kita marah? Cuba kita cek apa cara kita berfikir. Kita marah sebab kita rasa bos ni nak nyusahkan aku dah ni. Bos ni sepatutnya kerja orang lain bagi kat aku. Tak ada benda lain mesti nak nyusahkan aku. Bos ni tak suka aku sebab kerja orang lain terlambat pada aku. Bos ni mesti saja tu dendam nak marah kat aku tu, adalah benda tak kena tu. Sebab tu dia bagi kerja tu kat aku. So sakit hati tak kita? Kita akan sakit hati. Kan? So nak buat pun macam buat. Mungkin kita buat tapi dalam keadaan yang sangat sangat terpaksa lah kan. Sebenarnya tak ada masalah buat kerja dalam keadaan terpaksa. Tetapi jangan kekal lama dalam terpaksa. Jangan kekal lama berada dalam keadaan terpaksa. Okey. Baik. Tapi kalaulah contoh, kita punya persepsi kita apa dia? Kan? Kita bagi tahu dekat bos, kita punya, okey, kenapa bos bagi tu kerja tu kat aku? Kerana bos percaya pada aku. Soalan saya, bila itu cara kita melihat, benda sama je, benda tu adalah, event tu adalah bos ambil kerja orang lain bagi kat kita. Kan? Sama je. Tapi dua cara fikir yang berbeza, dia akan menyebabkan perasaan kita berbeza, cara kita bertindak juga berbeza. Tapi, okay. So, kenapa bos bagi kat kita? Sebab bos percaya kat kita, orang lain tak boleh buat sebagus mana yang kita buat. Sebab tu dia bagi kat kita. Bos nak minta tolong kita sebab dia rasa kita hanya kita yang boleh dipercayai. So, nampak tak? So, akhirnya, kita akan jadi seronok bila bos bagi kerja. Kerana apa? Kerana cara kita melihat sesuatu. Baik, teman sekalian. Okay. Bos pagi-pagi dia disuruh tu buat itu walaupun bukan tugas kita. Alright, okay. So, tuan sekalian, itu berkaitan dengan sekejap okay. So, alright. Saya nak pergi kepada sini.
Baik tuan sekalian, jom kita tengok ayat pujuk hati kata Nur Baizura. Tak ada masalah kita pujuk hati sendiri. Tak ada masalah. Kan? Teman sekalian, dalam kehidupan kita ni, kita tidak akan dapat semua benda yang kita suka. Kan? Tuan-tuan dapat tak benda yang tuan-tuan semua tu benda yang tuan-tuan pun suka? Tak ada. Kita dapat benda yang kadang-kadang yang telah disusun oleh oleh Allah pada kita. Kadang-kadang tentang apa yang kita perlu, bukan yang kita nak. Yang kita nak tak mesti bagus untuk kita kan. Alright. Jom kita tengok. Saya nak pergi kepada sini. Okay. So bila bercakap tentang kerja, saya saya sebenarnya dah tukar banyak benda ni. Okay. Mas sekalian. Okay. So dalam bekerja, saya nak cerita tentang satu kisah teman sekalian. Apa dia? Ini kisah tentang um, seorang wartawan, dia pergi berjumpa dengan siapa tahu? Dengan 3 orang buruh lah. So buruh yang pertama dia pergi jumpa adalah dia tanya soalan. Dia kata, Tuan tengah buat apa? Ni wartawan dia tanya. Buruh tu marah. Dia kata apa? Kau buta ke? Kau tak nampak ke aku tengah buat apa ni? Kau tak nampak tak? Kan? Kau tak nampak tak aku tengah buat apa ni? Aku tengah buat rumah ni. Kau sibuk-sibuk sangat ni kenapa? Dia marah kawan tu. Satu. Kan? Yang kedua, dia jumpa buruh yang kedua. Dia tanya soalan. Dia kata, Tuan tengah buat apa? Ini buruh yang kedua. Jadi, buruh tu jawab, oh saya tengah siapkan rumah ni. Rumah ni kalau siap nanti, dapatlah untung lebih kurang 35,000. Contoh. Okay. Dia jumpa pula orang yang ketiga. Tanya, Tuan tengah buat apa? So, buruh yang ketiga dia jawab, dia kata, oh saya ni tengah siapkan rumah ni. Rumah ni adalah milik doktor. Dr. Syafiq. Dr. Syafiq ni, oh kalau you tahu, dia ni memang orang yang baik. Dia ni memang kalau pergi ke pedalaman, pergi ke pedalaman selalu buat, rawatan percuma kepada orang kampung. Dia memang baik. Kalau saya tengok dia pakai duit dia tu. Jadi saya nak buat rumah ni untuk dia, biar dia dapat rehat dengan baik. Rumah ni saya nak bagi cantik-cantik untuk dia. Okay. Soalan saya, apa beza 3 buruh ni? Apa beza 3 buruh ni? Okay. Apa beza 3 buruh ni? Okay. Keikhlasan bekerja, kata Syed Muhammad Lutfi. Keikhlasan bekerja. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Ada cara fikir seseorang, hati nurani, bagus. Niat, penerimaan seseorang. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang aktif menulis dekat tepi ni kan. Kadang-kadang mungkin ada orang yang marah juga saya ni. Dia kata, Cik Fazli nak ceramah-ceramah je lah. Tak payahlah tanya-tanya soalan, nak kena jawab lah bagai. Tak ada. Kan? Saya suka macam tu. Saya memang macam ni. Saya suka tanya soalan. Kan? Sebab soalan akan menyebabkan kita berfikir. Ya. Komunikasi. Ha, kalau tak tanya boring kan, tak tanya nanti mengantuk. Kalau tak ada komunikasi, buat dengan sepenuh hati kata dengan macam mana. Okey. So tuan sekalian, kita dapat tengok reaksi. Nombor 1, cerita pasal buruh tadi. Buruh yang pertama tadi, tuan sekalian, dia adalah macam mana? Dia adalah orang yang terpaksa buat kerja. Kan? Dia adalah orang yang terpaksa buat kerja. Nanti boring kena ada sesi 2 hala dah buat senang untuk memahami. InsyaAllah saya cuba. Kan? Dia adalah orang yang terpaksa buat kerja. Anda tengok tak kalau orang terpaksa buat kerja ni macam mana? Muka masam. Kan? Muka masam, rasa macam nak tak nak je buat. Buat hanya sekadar cukup-cukup syarat. Asal siap. Kan? Tapi tak ada impact. Dia tak tengok kesan apa yang dia buat tu pada orang lain tak. Hanya sekadar asal siap. Faham tak masuk asal siap? Kan? Yang penting bos suruh buat macam ni, dia buat je. Sebiji-sebiji, dia tak tengok cara mana yang terbaik. Sebab kadang-kadang, maaf saya sebut, kadang-kadang dalam bidang kerja tertentu, anda lebih mahir daripada bos. Sebab anda dah duduk situ lama. Anda lebih tahu benda tu betul tak betul, kena tak kena. Kan? Jadi bila bos suruh, secara umum, kita kita tahu benda tu tak berkesan, tapi kita buat juga sebagaimana bos nak sebab kita tak pernah menerangkan pada bos tentang ini cara kaedah yang paling baik. Kita tak pernah terang. Kita ikut je. Sebab apa? Kalau aku cakap banyak nanti bagi cadangan baru, siapa kena buat? Aku juga kena buat. Kan? Maaf saya sebut tu pasal ramai tak yang macam ni dalam meeting kan. Padahal dia tahu dia ada idea-idea yang baru, dia ada sesuatu yang
yang boleh meningkatkan produktiviti, yang boleh meningkatkan kualiti kerja, hasil produktif pada sesuatu organisasi. Tapi dia tak nak bagi sebab apa? Dia takut nanti bos suruh dia buat. Kan? Satu. So, pada saya budaya kerja yang tidak boleh menyatakan pendapat ni adalah satu budaya kerja yang tak baik. Mungkin ada leader-leader, ada bos-bos dalam ni. Maaf saya sebut, kalau staf kita tidak boleh berterus terang, tidak boleh memberi pendapat, tidak asertif, kerana dia takut pada kita, bermakna kita bukan leader yang baik. Owner kata, betul, teringat seseorang, dia kata alam menyesal jadi bijak. Kan? Tak, benda ni saya kena tegur dua-dua lah, sedua pihak lah. Bos pun saya kena tegur. Sebab ada sebahagian bos saya faham. Dia punya gaya kepimpinan dia adalah gaya kepimpinan autokratik. Dia rasa dia lah paling pandai, dia rasa dia yang paling betul, dia rasa dia lah pangkat dia lebih besar, maka dia lebih bijak. Tapi bila ada masalah, mulalah dia salahkan orang lain. Yang ini sebenarnya memang saya tahu memang ada jenis macam ni. Kan? Tetapi kerana perangai macam inilah yang sebenarnya akan meruntuhkan organisasi. Sebab apa? Sebab dia sendiri, ialah bos tidak akan ada masa betul-betul duduk di lapangan. Sepatutnya input yang dia dapat adalah input yang datang daripada mereka yang ada di lapangan. So, bila dia tak buka ruang untuk dapatkan maklumat yang betul, maka habislah. Dia akan buat keputusan yang salah kerana dia dapat maklumat yang salah. Kan? Saya bagi contoh kan. Bila bos yang jenisnya tekan, bila dia kata bagi pendapat, bagi perbezaan, dia tidak berhujah tapi dia hanya tekan, tolak tepi terus kan. Apa akan berlaku? Dia akan ada kecenderungan orang di bawah ni hanya akan bagi pendapat yang disukai oleh dia sahaja. Dia akan dapat maklumat. Maksudnya kalau contohkan, mungkin ada di bahagian penerangan dan sebagainya kan contoh kan. Respon yang dapat daripada masyarakat, dia tak dapat yang betul lah. Sebab apa? Sebab orang dia takut nak report yang betul. Nanti kan kata-kata kau tak buat kerja, kena marah dan sebagainya. Akhirnya dia hanya beri maklumat yang dicustomkan khusus untuk disukai oleh bos. Jadi bos tak dapat maklumat yang betul lah. So, bila tak dapat maklumat yang betul, bila maklumat tak betul, keputusan akan silap. Sebab keputusan mesti berasaskan maklumat, data. Bila data tu salah, semua tu akan salah sampai ke atas. Sebab tu saya memang penting untuk ada satu budaya dalam tempat kerja ni adalah budaya untuk berterus terang, budaya untuk menyampaikan maklumat yang betul. Kalau staf kita takut dengan kita untuk sampaikan benda betul, saya kata bos ini bahaya. Bos ni bahaya. Tapi still pada masa yang sama lah kita kena ada teknik komunikasi yang betul lah. Kalau staf pun nak menyampaikan pendapat, nak bagi pandangan, dia mesti ada adab dan akhlak dalam menyampaikan. Yang itu kita tak boleh nafi lah. Walaupun benda kita, pendapat kita yang betul. Sebab apa? Sebab kita kena ingat bila bos dia tanggungjawab lebih besar. Kadang-kadang cara dia berfikir tu dia melihat konteks yang lebih besar. Dan kita pula bila kita bagi pandangan, kita bagi cadangan, jangan anggap bila kita bagi cadangan, bos wajib terima. Kita ni kadang-kadang masalahnya, malah aku bagi pandangan, dia bukan terima pun. Tak. Yang buat keputusan untuk terima tak terima tu bos. Tapi tanggungjawab kita adalah memberikan maklumat yang betul, pandangan kita berdasarkan kepakaran kita. Kita bagi je lah. Soal dia tak terima, nombor dua. Tapi kalaulah kita meletakkan motivasi kita ni untuk bercerita ke tak bercerita ni hanya kerana dia terima tak terima, kalau langsung tak terima lepas tu, malah aku bagi. Dia bukan nak terima pun. Ini masalah. Sebab kita hanya meletakkan persetujuan dia sebagai satu benda yang menjadi motivasi untuk kita nak berterus terang atau tidak. So ini budaya yang sepatutnya tak ada. Okey. Baik, nombor 3 tu sekalian. Nombor 3. Nombor 2 tak ada. Okey. Apa beza buruh nombor 2? Jauh pula kita pergi melencong ni. Saya ceramah online ni banyak melencong. Kalau ceramah depan-depan ni lain sebab dia pakai memang betul-betul ikut slide. Bila duduk ceramah macam ni dia idea banyak. Okey. So, nombor 2 sekalian, cerita tentang buruh yang kedua. Apa dia? Adalah seseorang buruh yang kedua adalah kita ibaratkan orang yang bekerja, dia mengharapkan, dia persoalan dia adalah bila dia nak buat sesuatu kerja, apa yang aku dapat? Okey. Bila dia nak buat sesuatu kerja, dia tanya apa aku dapat? Aku dapat apa? Aku tolong kau. Aku dapat apa? Jenis harapkan balasan.
Sebab apa? Dia akan tengok apa keuntungan di sudut dia dulu. Ya kan? Apa ni, kau boleh tak tolong aku kerja ni? Sebab aku tak sempat lah, aku nak kena ni. Boleh tak kau tolong cover aku? Kan? Yang selama ni dia duk minta tolong kita tu banyak. Kali ni kita minta tolong dia, dia jawab apa? Apa aku dapat? Ha. Ataupun, tak boleh, aku sibuk, aku dah banyak kerja sangat aku nak buat. Hmm. Kan? Siapa je kat dunia tak nak balasan? Okey. Kita akan masuk yang ketiga, nanti saya akan bincang. Betul, memang kita nak balasan. Tetapi, kalaulah semua motivation kerja kita, ataupun kita nak tolong orang, nak mudahkan orang, tapi soalannya adalah, apa balasan aku dapat? Bermakna kita hanya akan jadi orang yang melihat apa manfaat untuk kita baru kita nak buat. Kalau kita buat kerja tu tak ada manfaat untuk kita, buat apa aku nak buat? Okey. Baik, dan yang ketiga tu mas sekalian, yang ini kita yang paling penting ni. Kan? Yang ini yang paling penting. Nombor tiga. Orang tiga ni siapa? Adalah orang yang buat kerja dan dia tahu kerja dia sangat bermakna dan dia nak bagi impact yang paling besar dalam kerja dia. Kan? Okay. Orang nombor dua, beza buruh nombor dua tadi adalah apa dia? Untuk mas sekalian, buruh nombor dua tadi, gaji dia banyak, contoh, gaji dia banyak, kerja dia, dia tak kisah, maksudnya tidak semestinya on par dengan gaji dia. Dia tak akan bagi lebih. Sebab apa? Yang penting yang untung tu dekat dia, bukan untung tu pada organisasi. Tapi orang nombor tiga ni, dia tahu kerja dia besar. Dia tahu kerja dia penting. Dia tahu kerja dia bermakna. Tuan-tuan sekalian, saya nak tanya tuan-tuan sekalian, siapa rasa kerja tuan-tuan bermakna? Posisi yang tuan-tuan dan puan duduk dia bermakna. Siapa rasa kerja dia bermakna? Okey. Saya. Okey. Siti Zamiah. Saya ingat saya nak buka ni lah. Siapa nak tanya secara live? Apa ni? Siapa nak jawab secara live? Ada tak? Saya nak berbual sekejap. Ada tak? Izzuddin 50-50. Saya. Alhamdulillah saya. Uh, Siapa rasa kerja dia bermakna? Ada tak? Siapa-siapa nak boleh buka ni? Buka apa? Yang boleh apa? Yang nak berbual sikit, Alamak. Tak ada ke yang sudi berbual? Ada tak? Alhamdulillah. Saya. Alhamdulillah. Um, ada tak yang sudi berbual dengan saya? Ada tak? Siapa yang boleh buka kamera dan juga mic, unmute? Ada? Tak ada? Oh, tak ada orang sudi. Oh, ada tak? Siapa cara live boleh on mic, kata Jana KPP. Okey. Tak, saya nak berbual. Siapa sudi berbual dengan saya sekejap? Saya nak tanya soalan. Sudah sebut tanya nak soalan memang langsung tak nak lah kan. Tu buat sibuk, tu tengok telefon, tu buat benda lain. Semua malu. Oh, tanya je soalan nanti kami semua banyak. Okay, kan. Tak best lah macam tu. Dia tak ada apa? Dia tak ada apa elemen dramatik tu tak ada. Tanya soalan terus tak wujud. Okey, tak apalah, tak apalah. Hmm. Kalau ada seorang saya bagi hadiah. Ada seorang saya nak bagi hadiah. Percutian 3 hari 2 malam. Hmm. Ha? Oh malu tuan. Percutian saya nak tanya pakej percutian 3 hari 2 malam. Dekat Masjid ATM. Pakej Qiyamul Lail. Alright, okey, tak apalah. Baik. Tuan sekalian, saya nak cerita macam ni. Buruh yang ketiga ni, dia rasa kerja dia sangat penting untuk orang. Dia rasa kerja dia sangat bermakna.
maka dia tahu kalau dia buat tak betul akan memberi kesan yang buruk pada orang lain. Ha. Sebab itu macam mana kita nak tahu, okey, saya tanya soalan tadi kan. Uh, saya tanya siapa sini yang rasa kerja dia bermakna? Maka ramailah jawab saya rasa bermakna. Okey. Soalan saya, macam mana kita nak tahu kerja kita bermakna? Ha. Okey, dalam bahasa yang mudah, kalau tuan-tuan tak datang kerja, orang cari tak? Kan? Ha. Orang cari tak? Kan? Oh, kalau orang cari tu maknanya, ui, kerja tuan-tuan tu sangat bermakna. Kan? Sangat penting. Kan? Tuan-tuan kena lagi risau kalau tuan-tuan tak datang 3-4 hari, orang tak cari langsung. Kan? Sebab saya bimbang apa dia tak? Saya bimbang takut orang kata bila anda tak datang 3-4 hari, rupanya dekat masjid. Rupanya dekat pejabat tu, mereka buat majlis kesyukuran. Kita tak datang. Kan? Rupanya kita tak datang tu dia memang buat majlis kesyukuran. Mamak tu tak datang, alhamdulillah, jom kita buat potluck apa semua kan. Bila datang je, ini saya bimbang ni. Sebab tu kita kena tengok kita ni macam mana orang ni. Kan? Pi tandas pun cari juga. Kan? Okey. Makna dia sekalian, bila kita tak datang, orang cari, bermakna posisi kita, kerja kita ni sangat penting. Asmawati bisa nak solat pun tak datang sebab orang asyik cari kan. Bermakna kerja kita penting. Kan? Kerja kita penting. Tuan sekalian, jangan rasa, jangan ada di kalangan kita yang rasa bahawa kerja kita tak penting. Aku ni jawatan biasa-biasa je. Tak penting pun. Aku ni apa N17 je. Aku ni tak. Tuan sekalian, setiap jawatan tu penting. Sebab itu organisasi, sebab tu kerajaan sanggup wujudkan jawatan tersebut dan bayar gaji. Sebab jawatan tu penting. Kan? Hatta, ni buat kata saya Fuji KB, sapu sampah pun penting. Saya kata cleaner, makcik cleaner pun penting. Kan? Siapa kata makcik cleaner tak penting? Siapa berani cakap makcik cleaner tak penting? Ya, berani bergaduh dengan makcik cleaner tak datang 3 bulan. Apa berlaku kat toilet kita? Nak masuk toilet pun takut. Kan? Buka pintu toilet tu macam cerita hantu tu kan bunyi. Lepas tu nampak terapung. Kan? Ha. Nak cerita bahawa setiap orang penting. So, bila setiap orang penting, bermakna tugas kita, kerja kita ni ada impak dan kesan. So, kalau ada di kalangan kita yang rasa kerja kita tak penting, bahaya. Dan tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan rasa kerja tuan-tuan penting, kita nak buat main-main ke? Tak ada. Kita akan buat sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kita tahu, kalau kita buat tak betul, habis semua akan terjejas. Sebab itu tuan-tuan sekalian, merasakan bahawa kita sedang memikul amanah, ini satu benda yang besar. Kan? Dia beralis dia kata penting sebab dari pekerjaan yang kita lakukan, orang akan menilai. Sebab itu orang yang merasakan kerja dia penting dan dia buat sungguh-sungguh, dia buat dengan teliti, dia buat dengan penuh dedikasi, kan? Maka dia tahu sebab kalau aku buat tak betul, maka habis. Huru-hara. Pejabat boleh jadi huru-hara, sistem akan tak betul. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, rasakan kerja kita penting, maka kita akan buat dengan sungguh-sungguh. Kan? Kalau kita tak mampu untuk buat dengan betul, tak nak buat dengan betul, kita tak nak improve, lebih baik berhentilah. Kan? Lebih baik berhenti. Okey. Baik. Zulkarnain kata, bos pun ada kroni tuan. Saya macam ni tuan sekalian. Okey. Satu soalan yang baik. Okey. Bagaimana cara kita nak kekalkan rasa tujuan itu bila berdepan tekanan kerja harian dan rutin yang berulang? Tuan sekalian, saya nak kongsi dengan tuan sekalian. Ayuh kita bezakan antara matlamat dan tujuan. Ada beza tak matlamat dan tujuan? Apa beza matlamat dan tujuan? Ada beza tak? Matlamat dan tujuan ni ada beza tuan sekalian. Matlamat kita adalah sifatnya bila disebut matlamat, dia jangka pendek. Dia jangka pendek. Kebiasaannya bila disebut matlamat. Matlamat, yalah ada orang kata matlamat jangka pendek, matlamat jangka panjang kan. Okey. Cuma matlamat ni dia ada waktu yang kita boleh capai. Kalau kita sebut tujuan hidup kita, tujuan dia tak pernah habis. Dia tak pernah habis. Okey. Jadi
Sebab itu, matlamat kerja kita, kalau kita buat matlamat kerja kita adalah kita nak buat yang terbaik dengan apa? Dapat APC, kemudian kita nak siapkan kerja kita on time, itu adalah kita setkan matlamat. Okey, setkan matlamat. Okey. Tapi tujuan hidup kita apa? Tujuan dia apa? Tujuan kita kerja ni apa? Untuk raih pendapatan. Kenapa nak raih pendapatan? Kerana kita nak bagi rezeki yang halal pada anak dan keluarga. Kan? Kenapa kita nak bagi rezeki halal pada anak dan keluarga? Kerana kita, untuk kelangsungan hidup, okey. Untuk kelangsungan hidup, kita nak bagi rezeki yang halal. Kerana apa? Kerana kita tak nak anak kita, pasangan kita dapat rezeki yang haram. Kan? Kenapa kita tak nak yang haram? Sebab yang haram akan merosakkan anak-anak kita, merosakkan keluarga kita. Semua ni kenapa semua kita buat benda ni? Sebab itu kita pergi tujuan yang lebih jauh, apa dia? Sebab kita nak mati. Sebab kita nak mati, tuan sekalian. Tuan-tuan, motivasi terbaik ni tuan-tuan tanya saya tentang siapa-siapa pun. Ambillah buku Mak Saleh apa semua kan. Sebab apa? Motivasi terbaik dia adalah ingat mati. Bila kita ingat mati, tak berani buat benda tak betul. Bila kita ingat mati, kita tahu setiap duit sen yang kita dapat tu semua yang akan dinilai oleh Allah SWT. Kenapa Cik Fadil? Cik Fadil ni motivasi ke cerita ceramah agama? Tak. Hidup kita tak boleh beza, tak boleh lari daripada hidup beragama. Sebab kita nak mati. Kita akan mati. Tuan-tuan sekalian, siapa yang boleh pastikan tuan-tuan tak akan mati hari ni? Kan? Silat-silat, saya sendiri, saya boleh pastikan saya tak mati hari ni. Wallah, saya tak tahu. Sebab itu, kita tahu kita akan kembali suatu masa nanti. Maka, itulah tujuan hidup. Itulah tujuannya. Kita nak bersedia untuk kita mati. Jadi, kalaulah contoh, kerja kita ada matlamat kita nak capai, tapi kerana tekanan yang dibagi oleh bos, menyebabkan kita goyah. So, sekarang ni, kita nak patah balik kepada tujuan hidupnya, ya atau tidak? Kan? Kalau contoh, maaf saya sebut, contoh bila kita ada fundamental kita adalah tujuan hidup kita adalah kita nak mati nanti. Kita akan nak kembali kepada Tuhan nanti. Dan kita nak balik keadaan yang baik. Bos datang. Dan dia suruh kita buat benda tak betul. Soalan saya, nak ikut ke tak ikut? Kalaulah matlamat kerja kita hanya untuk memuaskan bos, kita akan ikut lah. Walaupun benda itu tak betul. Ataupun bos kata kita bagi-bagilah sikit-sikit kan. Tapi kerana kita ada tujuan yang lebih jauh. Sebab itu tuan sekalian, dengan mengenang tujuan lebih jauh, kita akan bermotivasi balik dengan apa yang kita buat sekarang. Tuan sekalian, macam saya sebutlah, mungkin bunyinya klise. Tapi satu yang saya boleh sebut. Tuan sekalian, mungkin bunyinya klise. Orang kata apa? Tuan sekalian, biasa kalau ustaz-ustaz dia sebutkan, motivator dia sebut, bekerjalah kerana Allah, bekerjalah kerana Allah. Kepada yang bukan agama Islam, bekerjalah kerana Tuhan kamu. Kan? Kerana manusia yang hidup bertuhan adalah manusia yang boleh buat apa saja, boleh menghadapi segala kesusahan. Walaupun dirasakan mustahil. Kerana apa? Kerana dia buat demi Tuhan. Dia bukan buat demi diri dia. Kan? Sebab itu tuan sekalian, kan? Jadi maknanya, orang yang boleh buat menghadapi segala kesusahan adalah orang apabila dia niat dia buat kerja tadi, tujuan hidup dia adalah dia nak buat dia kerana Allah. Dia akan mati, dia akan kembali nanti, maka dia dia kekal kepada peraturan, dia buat ikut SOP. Kerana apa? Kerana dia tahu dia akan dipersoalkan nanti. Dan itulah motivasi yang terbaik. Tuan sekalian, itu motivasi terbaik. Yang saya takut hari ini sekarang tuan sekalian adalah, maaf saya sebut, contoh saya bagi contoh. Kita kerja, gaji kita, maaf saya sebut, gaji kita 5,000. Soalan saya, kualiti kerja kita, semangat kita, kalau kita nilai dengan nilai 5,000, capai ke tak capai? Capai ke tak capai? Dengan nilai 5,000 tu. Kan? Kalaulah contoh kita gaji 5,000 tapi kualiti kerja kita hanya sekadar 2,000, 3,000. Tuan sekalian, anda fikir balik. Kemana pergi 2,000 balance jadi? Boleh jadi inilah yang menyebabkan kereta rosak. Allah tarik balik melalui apa? Kereta rosak. Apa? Anak sakit, kita pun sakit. Kadang-kadang boleh jadi lebih betul macam itu. Sebab itu tuan sekalian, saya sebut dia bukan saya nak letak kepada tuan sekalian. Tak, ini saya peringatkan diri saya juga. Kita sama-sama tuan sekalian. Tidak bermakna yang cakap lebih baik daripada yang mendengar.
Tapi bila kita Allah ilhamkan untuk saya sebut, bermakna itu juga peringatan untuk diri saya. Ha. Okey, ada tanya, ada kawan-kawan yang kerja tuang tapi hidup bahagia, anak-anak berjaya macam mana tu? Okey, saya nak sebut macam ni. Soalan pertama saya adalah, uh, benarkah dia bahagia? Macam mana kita tahu dia bahagia? Itu soalan saya dulu. Nombor satu lah. Sebab kadang-kadang kita tengok kan, kita ada banding, kita tengok, oh dia ni tak semayang, lepas tu buat kerja pula tak betul, ambil rasuah lagi, maaf saya sebut, ambil rasuah lagi kan. Tapi nampak bahagia betul. Macam mana kita tahu? Oh, tengok bergambar dekat media sosial, saya pergi sana, pergi kemari, bahagianya. Semua sekalian, soalan saya, betul ke bahagia? Kita tak tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga. Berapa ramai orang yang letak bahagia-bahagia dekat media sosial tu. Semua sekalian. Akhirnya, cerai. Kan? Kita tak tahu. Ha. Bahkan tu sekalian, ramai orang yang memang dia paksa untuk diri dia rasa bahagia dengan ambil gambar, letak kat media sosial supaya orang puji, validation, emotional validation daripada luar. Kan? Sebab dia tak bahagia, jadi dia kena tunjuk bahagia kat orang supaya orang puji, orang doa kata, oh kau bahagia, bagus, kau bahagia. Dia berasa macam, okey, aku bahagia kot, aku bahagia kot. Kan? Baik. Itu nombor satu. Jadi betulkah bila dia buat benda yang tak ni, dia bahagia sebenarnya? Sebenarnya kita tak tahu. Wallahu alam. Saya pun tak berniat kata dia tak bahagia. Tapi ada kemungkinan tak dia tu? Ada kemungkinan. Kan? Baik. Nombor dua adalah, yang ini saya lebih bimbang, ada sahabat-sahabat kita yang menulis satu istilah namanya istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni tuan-tuan sekalian, kalau tuan faham perkataan ni, takut kita. Takut. Sebab apa takut? Rupanya ada orang yang Allah. Okey, sebelum saya cerita istidraj ni, saya nak cerita ujian dulu. Kenapa ada orang yang banyak ujian dalam hidup dia? Kenapa ada orang yang banyak ujian dalam hidup dia? Kan? Bertimpa-timpa. Sekejap anak sakit, sekejap lepas tu kereta rosak, duit makin lama makin habis. Lepas tu, kan? Saya dengar ada satu perkongsian ustaz yang sangat menarik. Dia cerita tentang apa tahu? Dia kata, kalau Allah nak menghendakkan seseorang itu masuk syurga, Allah nak dia masuk syurga. Kan? Maknanya Allah suka kat orang ni, Allah nak dia masuk syurga. Tapi pada masa yang sama, orang ni amalan dia kurang. Amalan dia tak banyak. Kan? Jadi apa Allah buat? Allah bagi ujian supaya apa? Pertama, supaya dia ingat pada Allah, dan dia memperbanyakkan amal. Satu. Yang kedua, dari segi bukan saja memperbanyakkan amal, tetapi dia meningkatkan kualiti amalan dia. Mungkin amalan tu tak bertambah, mungkin dia buat banyak tu juga seperti sebelum ini, tetapi kualiti amalan tersebut, perasaan dia bawa tadi, okay, lebih mendalam, menyebabkan dia solat lebih berkualiti. Satu. Nombor dua adalah dia boleh masuk syurga. Mungkin amalan dia tak banyak, tetapi dia boleh masuk syurga dengan satu perkara yang besar. Apa dia? Sabar. Sabar ni besar rupanya. Kan? Sabar yang Allah sebut dalam Al-Quran memang sangat besar. Kan? Bahkan malaikat bila dia masuk ke syurga, jumpa orang yang berjaya masuk syurga. Salamun alaikum, malaikat bagi salam kepada orang-orang yang bersabar. Dulu, suatu ketika dahulu. Sebab tu tuan sekalian, kalau tuan-tuan, yalah, jangan cerita tentang sabar kan. Kita rasa macam tak sabar, tak boleh nak berhadapan. Rupanya sabar ni, ada orang memilih untuk kekal berada dalam keadaan yang menyakitkan. Kerana apa? Kerana dia percaya bahawa dia boleh masuk syurga dengan sabar. Memang ada satu pintu syurga yang kita boleh masuk kerana sabar. Jadi sebab itu nombor satu lah. Okay. Tapi yang itu maksudnya kalau kita ditimpa ujian, bahkan memang ada dalam Quran, ada ayat. Maknanya kalau kita ditimpa ujian, boleh jadi tanda Allah sayangkan kita, Allah nak angkat darjat kita, maka kita akan lebih baik sepatutnya. Kan? Akan lebih baik. Bermakna kita akan lebih dekat, kita akan lebih fokus, kita akan lebih bermohon pada dia. Kan? Cuma yang kedua ni, yang saya lebih bimbang ni adalah orang yang Allah bagi nikmat. Orang yang Allah bagi nikmat. Bagi nikmat banyak, bukan sikit-sikit, bukan biasa-biasa. Kan? Sampai kita yang semayang ni, kita rasa macam, dia ni tak semayang, tapi kenapa lah Allah bagi dia murah rezeki sangat? Kita semayang ni, kan? Kita semayang ni, Allah bagi rezeki biasa-biasa je.
Pernah tak terfikir macam tu? Kan? Yang saya lebih takut bila Allah bagi nikmat yang terlalu banyak. Rupa-rupanya Allah memang tak suka dia. Jauhlah kau, kau pergi jauh. Kan? Aku nak jauhkan kau daripada aku bagi kau segala apa yang kau nak, aku bagi, aku bagi. Akhirnya kawan tu makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Sebab apa? Dia kata aku tak semayang pun Tuhan murah je rezeki. Kan? Yang ini yang kita takut. Yang itu disebut sebagai istidraj. Sebab itu tuan sekalian, dalam kita bekerja ni memang kita kena jaga bab-bab ni juga sebenarnya. Kena jaga juga. Tuan sekalian, yalah, orang cakap jaga komunikasi, jaga jaga teamwork, jaga ni. Saya kata nombor satu sekali bila kita bekerja, nombor satu sekali jaga hati. Jaga hati. Jaga hati supaya kita mengawal dengki, hasad. Kita jaga hati supaya kita tak buat benda tak elok. Kan? Hati ni sebenarnya yang akan menyebabkan kita bertingkah laku baik di tempat kerja ni. Kan? Nak bermotivasi tak bermotivasi ni sebenarnya hati. Motivasi hati. Alright? Baik. Ada soalan tadi. Saya tengok ada satu soalan. Dia kata, macam mana kalau yang diuji tak redha tuan? Nah, yang ni saya ada satu istilah yang saya gunakan. Istilah dia apa dia tuan sekalian? Istilah dia adalah ada orang yang merajuk dengan Tuhan. Apa istilah orang yang merajuk dengan Tuhan? Dia macam ni. Orang yang merajuk dengan Tuhan ni adalah orang yang mungkin dulu satu ketika dulu dia baik. Ataupun dia ikut peraturan. Dia buat benda yang baik. Kemudian dia minta sesuatu daripada Allah. Dia minta dengan Tuhan. Dia nak gini, 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 gini. Dan dia tak dapat benda tu. Ataupun dia diuji bertimpa-timpa. Dia timpa ujian. Kan? Ditimpa ujian. Kan? Ujian bertimpa-timpa. Jadi menyebabkan akhirnya dia rasa, aku doa pun hidup aku tak berubah. Kan? Aku buat baik pun hidup aku makin teruk. Maka dia merajuk dengan Tuhan. So bila dia merajuk dengan Tuhan, dia buat apa? Kan? Bila dia merajuk dengan Tuhan, maka dia pun buat benda yang semua yang dilarang oleh Tuhan dia buat. Ini adalah orang yang merajuk dengan Tuhan. So akhirnya orang yang merajuk dengan Tuhan ni dia sebenarnya saya faham. Kita tak kata orang ni tak baik, tidak, tapi dia adalah orang yang dalam fasa merajuk. Yang sebenarnya dalam bahasa yang mudah kita tak sepatutnya merajuk dengan Tuhan, tapi saya faham emosi itu perlu diuruskan. Sebab itu tuan sekalian, bila kita ada masalah, khususnya kalau kita kata, maaf saya sebut kalau bab-bab emosi, kan, kita mengalami ada masalah yang terganggu kesejahteraan, kesihatan mental, yang ini kena dapatkan bantuan supaya kita lebih boleh positif balik. Allahu a'lam. Kenapa bos gaya macam Tuhan? Alamak. Dia macam tu sekalian. Cakap dari segi psikologi. Untuk jadi bos memang kena ada ego. Saya ulang balik. Untuk jadi bos, anda kena ada ego. Kan? So, bos without ego, dia akan jadi follower. Okay. Cuma masalah tentang ego ni apa dia? Masalah tentang ego ni adalah macam mana dia urus dan dia manipulate ego dia sendiri. Sebab bos kalau tak ada ego, dia akan jadi follower. Anda pernah jumpa tak bos yang memang semua ikut staff dia? Saya cakap macam ni, dia ikut saya. Macam keputusan, saya ikut kamu je lah, kamu lebih pandai. Peringkat awal untuk membina hubungan, mungkin dia boleh-boleh macam tu, tak ada masalah. Tetapi, kalaulah sepanjang bekerja macam tu, okay, sepanjang kerja dia macam tu, bermakna dia akan masalah. Sebab, yang sepatutnya mengemudi bahtera organisasi ni adalah bos. Okay, adalah bos. Okay. Jadi maknanya bos kena ada ego. Cuma ego yang bagaimana? Ego ni sebenarnya adalah dalam bahasa muda. Apa maksud ego? Ego ni pada saya adalah maruah, rasa bangga diri. Dia punya apa? Dia proud. Dia mesti ada proud. Dia mesti ada rasa sebab dia nak kena tanggungjawab. Terus sekalian contoh, bos ni kita kena faham kenapa dia kena ada ego, sebab dia kena buat keputusan yang betul. Tugas jadi bos ni sebenarnya bukan kena buat kerja bawah ni, tapi melakukan keputusan, membuat keputusan yang tepat untuk organisasi, membuat perancangan dan keputusan yang tepat. So keputusan yang tepat ni kena buat ni, dia kena tengok banyak benda. Kita mungkin kita buat keputusan, kalau kita duduk di tempat kita rasa bos patut buat macam ni je, begini-begini je. Kita boleh sebut macam tu kerana apa? Kerana kita tak nampak lagi komponen yang lain. Tapi bos, sebab dia dah duduk atas, jadi dia nampak ni bos, yang ni mungkin betul dari sudut ni, tapi yang ni mungkin tak betul. Jadi dia kena buat keputusan yang menyeluruh. Jadi dia kena ada ego. Jadi kalau dia tak boleh buat keputusan yang betul, maka dia akan susah. Okey. Jadi
Sebab itu ada bos yang ego dia, cuma kadang-kadang dia perlu turunkan ego untuk dapatkan maklumat yang betul, maklumat yang tepat. Macam saya sebut di awal tadi lah, saya sebut tentang apa tahu? Tentang mendapatkan maklumat yang betul. Jadi kalau bos terlalu ego, orang tak akan bagi, orang tak akan support. Orang hanya ikut kerana terpaksa. Orang hanya taat pada kita kerana jawatan. Sebab tu bila habis jawatan, habislah. Kita akan, mungkin kita rasa senang nak buat kerja, tapi pada masa yang sama, tuan-tuan sekalian, uh, dia akan jadi masalah yang lain, masalah hubungan. Uh, Alright? Sebab itu, pada saya, bos ni dia kena jadi macam suami yang romantik. Macam mana pula Cik Fazli, suami yang romantik kan. Maknanya, saya bagi contoh macam, awas. Tak, suami yang romantik dan penyayang. Nah, kalau kita ambil cara contoh dalam rumah tangga, dia ketua keluarga, dia memang sediakan nafkah, dia buat keputusan, tapi dia penyayang. Maknanya dia dekat dengan orang bawahan, dia dekat dengan isteri, dia dekat dengan anak. Dia tahu apa yang anak suka, anak tak suka, dia tahu apa isteri suka, tak suka. Kan? Dan isteri pula dia akan taat pada dia kerana sayang, bukan kerana autoriti, bukan kerana jawatan dia ketua. Sebab itu tuan sekalian, hari ini jangan jadi bos tapi jadi leader. Bos hanya mengarah, dia tak buat apa-apa. Kan? Tapi leader, dia bersama-sama memahami struktur dan kerja. Hmm. Hmm. Ramai je bos tak boleh ditegur sehingga tak ada penambahbaikan dalam kerja sebab staf tak berani nak tegur dan bagi pendapat. Sebab tu saya sebab tu kalau yalah saya boleh bercakap saya sebab saya pun tak tahu siapa yang ada dalam dalam penonton saya hari ni, sama ada bos, anda semua bos-bos ataupun ada semua staff-staff ataupun dah campur kan. Tapi sebab tu saya sentuh dua-dua. Kalau sebagai bos, anda kena faham staf kita ni manusia. Bila staf kita manusia dan kita nak dia bekerja dengan kita sebagai satu tim yang baik, maka dia mesti boleh berkomunikasi dengan baik dengan kita. Kalau dia tak boleh komunikasi dengan baik dengan kita, hanya satu direction saja. So kita hanya sekadar, yalah, jadi bos bagi arahan, lepas tu dia buat, lepas tu kesan akibat. Lepas tu bila tak jadi kita marah, sedangkan kawan tu tahu cara yang lebih baik. Kan? Sebab tu yang rugi siapa? Kita yang rugi. Bos. Cuma staff jugalah macam saya sebut tadi lah kan. Nak tegur mesti ada teknik. Tegur mesti ada cara. Tegur mesti ada kaedah. Nak bagi cadangan dia mesti ada seni. Yang ini memang kena kena masuk kelas betul-betul. Tuan sekalian, seni untuk puji, seni untuk bagi cadangan, seni untuk menegur bos, kan? Kadang-kadang kita tegur bos, kita nak tegur bos macam kita tegur kawan, tak boleh. Uh, uh, okay. Saya pernah dengar satu kuliah ilmu organisasi, nak jadi bos yang baik perlu juga ada mental to be a good follower. Uh, apa? Uh, nak jadi pemimpin mesti bersedia untuk dipimpin. Itu dia, insya-Allah. Baik, ada soalan? Saya sekarang saya buka untuk soal jawab lah kot. Ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya ingat saya sambung sikit lagi. Kalau tak ada. Hmm. Okey. Bagaimana Mika bos? Mika tu siapa? Mika tu uh, bagaimana jika? Okey, okey, okey. Saya fikir pula Mika siapa pula Mika? Saya tak kenal Mika kan. Mika ke Miki? Okey, okey, okey. Saya Fuji JKB, terima kasih. Siti Nurbayah jika tu. Baik, baik, terima kasih. Okey, bagaimana jika bos mencari kesalahan kita walaupun saya bertugas dengan baik? Okey. Uh, Pertama sekali adalah kita kena faham dia macam ni. Satu benda yang kita kena faham. Uh, Setiap bos ni dia unik dan tersendiri. Okey. Setiap bos tu adalah unik dan tersendiri. Okey. Kalau kita unik dan tersendiri tak sama. Ada bos yang sangat laissez-faire lah. Okey, ada bos yang sangat treaty. Um, Pada saya, kita kena faham siapa bos kita. Uh, kita kena faham siapa bos kita. Okey. So, kalaulah contoh,
uh, bos yang mencari, okey, apa beza bos yang mencari-cari kesalahan ataupun bos yang teliti? Mika, Mika orang Perak ke? Kan? Apa beza bos yang mencari-cari kesalahan dan juga bos yang memang teliti, orang yang teliti? Sebab kadang-kadang orang yang teliti kadang-kadang disalah tafsir sebagai orang selalu mencari kesalahan. Hatta titik tak ada pun dia cari, alamak, tak boleh. Tapi sebenarnya kan tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan bekerja dengan orang teliti, tuan-tuan akan lebih teliti. Setiap kali sebelum hantar dekat dia, tuan-tuan akan lebih teliti. Bermakna anda telah upgrade diri anda menjadi orang lebih baik. Setuju tak dengan saya? Kan? Okey. Hmm. Hmm. Okey. So, um, okey. Uh, dia satu lagi. Okey. Contoh waktu bekerja, saya memang tak miss TMS cantik. TMS ni kehadiran eh. Kehadiran. Tapi bos sengaja mencari mana kelewatan sampai ke CCTV. Okey. Dia ada dua pilihan. Pertama, Robin ya. Um, ada dua pilihan. Pertama, uh, pertama uh, pertama kita boleh rasakan bahawa bos memang tercari-cari kita. Okey. Mencari-cari kita. Okey. So, uh, pada saya macam ni. Kalau kita rasa dia macam kita tak sedap hati, kita rasa macam dia tercari-cari tentang kesalahan kita. Soalan saya, pernah tak kita jumpa dia secara personal dan tanya, okey, bos, saya minta maaf. Uh, saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena dan tak best, apa ni, tentang saya pada bos. Boleh tak saya tahu kalau ada apa-apa yang perlu saya perbaiki, yang perlu saya ditegur bos. Saya, kalau boleh bos beritahu terus terang supaya saya dapat perbaiki. Siapa pernah buat macam ni? Kan? Uh, Terus terang. Jadi bos pun kadang-kadang dia mungkin ada benda yang, okey, kalau dia kata, contoh kalau dia kata, tak ada apa. Cuma saya memang tak boleh kalau staff saya buat salah. Okey, baik. Setakat ni kalau bos tahu apa kesalahan yang saya perlu perbaiki, boleh bos bagi tahu, saya akan perbaiki. Uh, Kalau dia kata tak ada apa saja, dia tengok saja je, bermakna tak apalah. Biarlah, mungkin dia memang yang cari-cari kesalahan kita. So, bila orang tercari-cari kesalahan kita ni, kerja kita, kita tak boleh ubah dia. Kita tak boleh betulkan cara dia berfikir. Kalau dia memang, kita ni tuan sekalian, kita boleh paksa orang suka kita. Tak boleh. Dan kita boleh paksa orang benci kita. Tak boleh. Kalau kita boleh ubah tak kalau orang 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 benci kita supaya kita paksa suka kita? Tak boleh. Yang kita boleh ubah ni apa? Tingkah laku kita, reaksi kita. So apa kita nak buat? Kekal buat baik, kekal buat benda yang betul, kekal ikut SOP, kekal buat kerja. Itu saja. Kan? Ha. Saya memang kawan-kawan saya ramai dalam bidang, dalam jawab awam kan. Termasuklah abang saya sendiri pun semua kan. Tuan-tuan sekalian, buat benda betul pun ada orang tak suka. Buat benda betul pun ada orang tak suka. Kan? Tuan-tuan dah buat betul-betul, dah buat sungguh-sungguh. Ada orang tak suka? Ada. Jadi, tapi soalan saya, kita tahu tak kita buat benda betul atau tidak? Itu soalan saya. Tuan-tuan sekalian, maaf saya sebut. Kongsi pengalaman. Saya tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok cara saya bercakap, kalau siapa tengok video saya, TikTok saya, tengok. Saya ni kalau orang cakap, saya nak tanya, kadang-kadang saya tanya kawan-kawan saya kan, saya ni cakap ni keras ke lembut? Orang kata, Cik Fazli cakap lembut. Kan? Tuan-tuan tahu tak, saya cakap lembut nasihat tentang rumah tangga. Tuan-tuan tengoklah Facebook saya, berapa ramai yang maki saya. Cakap lembut macam aku ni pun kena maki. Kan? Apatah lagi cakap kasar kan. Yang buat kasar-kasar tu semua. Yang memang terang tu memang hentak betul kan. Saya cakap lembut nasihat rumah tangga pun saya kena maki teman sekalian. Okay. Tapi, saya nak berhenti tak? No. Saya tetap buat. Saya tetap jalan. Bahkan ada yang komen dekat saya punya media sosial, dia kata, tengok tu ramai tak bersetuju dengan dia. Padan muka. Saya tak balas pun. Bahkan saya biar je. Dan saya terus buat. Sebab apa? Sebab yang penting kita tahu kita buat benda betul. Saya contoh, saya buat konten dekat media sosial. Saya kata saya buat konten bukan untuk anda, bukan untuk mendapat persetujuan anda.
Anda tak setuju, anda hujah. Kan? Tapi kalau saya rasa benda saya buat tu betul, saya akan teruskan buat walaupun orang tak suka. Kan? Dan di sinilah perlukan keyakinan. Kita kena tahulah benda kita buat tu betul tak, ikut peraturan tak. Selagi kita buat benda yang betul, bos suruh buat benda tak betul, nak ikut yang mana? Sebab tu saya kata tadi, kalau kita ada tujuan hidup kita, kita nak mati nanti, kita tahu kalau aku buat benda ni, kalau mati nanti habis aku. Kan? Maka kita kekal buat benda yang betul. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, motivasi kita jangan diletak kepada respon bos. Motivasi kita jangan diletak kepada appreciation bos. Bos appreciate, kan, kita buat. Bos tak appreciate, kita tak buat. Kan? Bos cari salah, kita rasa macam, memang saya tak nafi tu sekalian, penat, serabut. Yelah, bos tak, yang bos tak suka kita, bukan orang biasa, bos yang tak suka kita, serabut kita, memang kita akan rasa stres. Saya faham. Tapi sebab kita perlukan gaji, kita perlukan juga untuk kelangsungan hidup, kita perlu bekerja. Maka fokus tentang apa yang boleh kita kontrol. Dalam hidup kita, dalam sekalian, kita akan stres bila kita sibuk dengan perkara yang kita tak boleh kontrol. Kan? Kan? Kita akan jadi depression, jadi stres, jadi anxiety apabila kita terlalu fokus, kita terlalu sibuk dengan benda yang kita tak boleh kontrol. Kan? Kontrol hujan. Kita nak keluar bercuti, hari ni nak hujan. Kita pun stresnya, nak hujan macam mana ni? Tak, nak buat macam mana, dah hujan. Kan? Bukannya kita boleh ubah hujan. Nampak? Sebab itu, acceptance tentang keadaan, hardship yang kita ada ni, untuk mengurus cabaran, kita perlu terima cabaran. Untuk mengurus cabaran dalam kehidupan, kita perlu terima cabaran. Hmm. Indrani, terima kasih saya dapat jawapan dari penerangan Tuan kepada soalan yang terpendam dalam hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? So, selagi kita tidak menerima cabaran, kita tidak menerima cabaran yang ada di hadapan mata, maka kita akan terus menafikan, in denial, bahkan kita akan mungkin menolak kepada orang lain. Hmm. No name, bos, 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 bos. Sebab yang tanya tu bukan bos. Kalau bos yang tanya, mungkin jawapan saya akan pergi kepada staff pula. Mungkin ada satu soalan ni, Muhammad Azlan katanya, bagaimana kalau bos kita menegur kesalahan kita secara WhatsApp secara tiba-tiba, tapi bila kita berjumpa face to face, dia elakkan. Bos hanya mendengar satu belah pihak dari rakan sekerja yang dia percaya terus menghukum kita tanpa selidik sebelum menghukum. Bagaimana kita nak hadapi bos macam ni? Okey. Bos yang macam ni, kebiasaan, dia disebut sebagai, dia macam ni. Dalam kita mengurus konflik kita berdepan, dia ada orang yang pasif. Pasif. Pasif ni adalah orang yang mengelak konflik. Okey? Orang yang mengelak konflik. Okay. Orang yang mengelak konflik ni maksudnya dia tak nak bergaduh dengan orang. So dia akan mengelak. So kalau contoh orang ni adalah bos, maka dia akan jadi bos yang susah nak tegur orang. Okey? Susah nak tegur orang. Okey. Maknanya dia akan mengelak daripada tegur. Ataupun kalau staff yang macam ni, kan? Kalau bos maaf saya sebut, kalau bos bully dia pun dia akan diam, dia takkan ni. Sebab apa? Dia adalah orang pasif. Yang kedua adalah agresif. Kan? Agresif. Maksudnya pasif lawan dia agresif. Okey. Orang yang agresif ni pula kalau jadi bos, kalau dia marah, dia tegur orang, memang tegur daripada depan orang. Dia maki ke dia apa, depan-depan orang. Dia tak kisah kat mana, di mana, walau apa juga keadaan, masa tu dia nak maki, dia maki. Ini agresif. Kalau jadi staff pula, kalau agresif macam ni juga. Jadi agresif maksudnya dia akan, kalau nak lawan bos memang dia lawan. Dia jadi macam tu. Okey. Dia jadi macam tu. Jadi, tuan sekalian, ini agresif. Tapi di tengah-tengah ni ada satu, dia panggil passive agresif. Passive agresif. So, orang yang passive agresif ni, yang ni bahaya sikit. Yang ni bahaya sikit. Depan dia pasif, belakang dia agresif. Jadi, saya bagi contoh, kalau ada orang yang, contoh depan, okey, baik, saya setuju, apa semua. Kat belakang dia buat benda lain. Ini zaman sekarang kadang-kadang kan, bila kita naik pangkat, kan, kita jumpa dia kan, oh tahniahlah kau naik pangkat, Alhamdulillah, aku seronok. Bahagia dia kawan yang berjaya macam kau ni. Kat belakang dia santau. Contoh, itu passive agresif. Okay, itu passive agresif. Okay. So balik kepada ini, ada kemungkinan bos yang tegur di depan dalam WhatsApp tapi tak berani di depan adalah orang yang pasif. Dia nak pergi kepada, maksudnya dia macam berani sikit untuk keluar daripada terlalu pasif. Kan? Maka dia tak berani berhadapan di hadapan. Jadi kalau orang macam tu, bermakna dia selesa menyelesaikan konflik dalam WhatsApp. So kalau dia selesa mengekalkan konflik, dia berbincang tentang konflik dalam WhatsApp,
Okey. Bermakna kita kena berbicara dalam WhatsApp. Tapi kita susun betul-betul ayat cantik-cantik lah. Ha. Ha. Bila berbincang dengan bos ni, sebenarnya kita kena berbincang melalui apa tau? Dengan cara uh, dengan bos lah. Maksudnya dia must be dengan respect tau. Must be deal with respect. Kita mesti berurusan dengan penuh penghormatan lah. Itu antara benda kita kena jaga lah. Maksudnya keputusan jangan kita buat keputusan, jangan uh, WhatsApp ni kadang-kadang kita kena berhati-hati sebab dia boleh jadi um, sebab dia tak ada emosi dalam WhatsApp. Jadi kita kena dalam bahasanya ada emosi, intonasi ada emosi. Jadi kita kena berhati-hati dengan susunan kata-kata. Ada soalan lain? Hmm. Depan santai, belakang santau. Oh, kisah. Uh, pada pandangan penceramah, apakah musuh terbesar kepada tujuan hidup dan kerja kita hari ini? Sebenarnya dia sebenarnya ni. Ya, pesaing terbesar, musuh terbesar adalah diri sendiri. Sebenarnya. Sebab orang tak boleh rosakkan kita, orang tak boleh pengaruhi kita. Kita yang buat keputusan untuk menerima pengaruh tersebut, kita yang buat keputusan untuk dirosakkan. Sebenarnya. Kan? Orang boleh bagi nasihat, orang boleh bagi pilihan. Tapi yang membuat pilihan tetaplah kita. Sebab tu pada saya, cerita dia adalah sentiasa tambah ilmu dalam kehidupan. Sentiasa sertai dalam bahasa mudah, sertailah program-program apa? Sertailah program-program ilmiah, perkongsian ilmu, nak jentik hati supaya kita back on track. Cuba sekalian, sebagai satu contoh yang sangat sangat best tau, daripada satu buku, James Clear. Cerita tentang apa? Cerita tentang Atomic Habits. Siapa pernah baca buku ni? Buku ni sangat bagus untuk dibaca. Kan? Buku ni cerita tentang apa? Bahkan, okey, sebelum saya cerita tentang buku ni, saya nak cerita ayat yang Allah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah sesuatu kaum selagi mana dia tak ubah apa yang ada pada diri dia. Maknanya, seseorang itu, kalau dia nak duduk dalam kebinasaan, dia pilih untuk duduk dalam kebinasaan, dia akan kekal dalam kebinasaan. Allah tak akan tarik dia ubah dia. Melainkan dia pilih untuk berubah. Sebab itu, musuh terbesar dalam hidup kita ni adalah kita. Maksudnya dark side diri kita ataupun bad side diri kita. Kan? Yang boleh menghalang kita daripada buat kerja ni siapa? Diri kita. Aku malas lah, aku tak nak pergi kerja gini. Zam, kita tak pergi. Ada orang boleh paksa? Tak ada. Sebab itu sebenarnya, sebab itu penting untuk kita tambah ilmu dalam diri, kita kena motivasikan diri, kena sentiasa. Ceramah-ceramah macam saya buat apa semua ni, jangan dengar sekali je. Tapi selang 2-3 hari, pasang. Selang 2-3 hari, pasang. Cari orang lain pula lah. Nanti boring pula tengok muka saya. Kan? Ambil dan pasang dengar. Ya. Terus sekalian, saya sendiri sebagai penceramah pun, saya memang kena sentiasa dengar ilmu baru. Untuk saya bermotivasi nak buat lebih baik, nak tambah ilmu. Mana sebab itu antara musuh utama diri sendiri ni adalah zone selesa, comfort zone. Bila kita duduk dalam comfort zone, kita rasa kita dah okey, dah tak perlu berubah, maka itulah musuh sebenar diri kita lah. Wallahu alam. Hmm. Uh, Bos jenis selit atau boti ni lama. Apa patut tu? Okey, balik pada cerita tadi. Okey, cerita sekalian. Saya baca buku Atomic Habits itu sangat menarik. Dia cerita tentang apa? Dia kata kapal terbang ni tuan sekalian. Sebelum kita habis pukul 12 ya. Dia kata kapal terbang, tugas pilot ni sebagai pilot kapal terbang, dia kata dua waktu penting. Apa dia? Waktu take off, waktu landing. Itu je. Eh, kenapa keluar belon? Oh, keluar belon. Okay, okay, sorry. Okay, so kapal terbang ni, waktu take off dengan waktu landing. Okay, bila dia dah berada dekat atas tu tadi, main-main belon pula. Bila dia dekat atas tu tadi, okay, so bila dia dah terbang, pada masa ini, dia akan guna autopilot. So, sistem autopilot ni, tuan-tuan sekalian, okay, autopilot ni maksudnya dia kena masuk coordinate tempat yang nak landing. Kat mana? Alright. So, waktu dia terbang, tuan-tuan sekalian,
Waktu kapal terbang ni terbang, so dia terbang straight straight macam tu ke ataupun sebenarnya dia akan ada kiri kanan dia. Rupanya waktu kapal terbang tu terbang, sebenarnya dia akan ada turbulence maksudnya akan ada angin yang tolak, ada halangan awan, dia akan ke kiri dan ke kanan. Okey. Tapi ke kiri dan ke kanan tadi, dia akan stay on track apabila coordination tu ada dekat ujung tadi. Ini peranan autopilot dah. Bila coordination tu ada, jadi walaupun dia terkiri ke tekanan, dia akan still on track. Stay on track dan still stay on track. Alright. Itu autopilot. So bayangkan kalau contoh autopilot tak ada, koordinasi tak dimasukkan. Dan kita lari kapal terbang tu lari hanya 1% saja lari. 1% saja lari Agak-agak apa berlaku kepada kapal terbang tersebut? Maknanya direction dia 1% je lari. Apa akan berlaku? Rupanya 1% yang lari ni akan menyebabkan kapal terbang tu akan tersasar jauh daripada tempat asalnya. So, prinsip itu dibawa dalam kehidupan manusia ni, atomic habits ni cerita tentang apa? Dia kata tuan sekalian, dalam hidup kita buat 1% perubahan setiap hari. Kan? Kalau nak buat perubahan 100% memanglah susah 100% buat ataupun 50% susah, 30% susah. Tapi dia kata buat 1% perubahan setiap hari. Apa benda dalam kehidupan kita, dalam kerja kita ni kita boleh ubah baik 1% je dalam kerja kita. Cuba cari. Kan? Dan 1% ini diimprove setiap hari, what will happen? Bila 365 hari, rupanya telah berlaku perubahan 365%. Perubahan. Kan? Bermula dengan 1% perubahan yang dilakukan secara konsisten. Itu cerita dia. Sebab itu tuan sekalian, orang yang sentiasa mencari cara nak buat baik setiap hari, apa 1% kebaikan dia nak buat, apa 1% penambahbaikan dia nak buat, dia akan menjadi orang yang luar biasa hebat, luar biasa perubahan dia, kan? Berbanding dengan orang yang langsung tidak fikir tentang nak menambah baik, membuat perubahan. So akhirnya dia kekal pada tahap yang sama. Kan? Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain sebelum kita habis? Saya ingat kalau tak ada soalan, saya pun Puan Yana? Ya tuan. Oh, tu ada satu soalan lagi tu yang baru masuk dekat chat. Okey. Ah, ah. Hmm. Okey. Zuhimi Zakaria kata, bagaimana jika kita diuji dengan ujian yang menimpa-nimpa dan kita cuba sehabis baik untuk mengatasi segala ujian itu, tapi akhirnya kita masih juga tak dapat nak mengatasi masalah itu selari dengan urusan kerja hakiki kita di pejabat. Soalan ni susah untuk saya jawab sebab saya tak tahu apa isu sebenar. Sebab kalau soalan-soalan macam ni kadang-kadang kita perlu tahu apa isu sebenar. Tetapi saya nak sebut macam ni. Tidak semua masalah di dunia ni kita akan dapat selesaikan. Tidak semua masalah adalah untuk diselesaikan. Uh, uh, Tak semua masalah. Saya bagi contoh. Saya suka ambil contoh rumah tangga. Sebab rumah tangga dengan organisasi ni dekat dia. Isu keluarga. Okey. Isu keluarga. Okey. Isu keluarga lagi. Sebab saya nak bagi contoh ni memang isu keluarga. Prof. Gottman ni dia ada satu, Prof. Gottman ni memang dikenali dalam dunia psikologi rumah tangga. Kerana dia ada satu istilah namanya Love Lab. Love Lab ni adalah makmal cinta yang dia buat. Dia kaji pasangan-pasangan. Dan dia adalah kajian longitudinal. Kajian yang jangka masa panjang. Sampai 40 tahun punya kajian, 30 tahun punya kajian. So hasil kajian yang panjang yang dia buat, dia kaji. Maksudnya banyak pasangan yang akan duduk dalam lab dia, dia akan perhatikan cara bercakap, dia perhatikan cara teguran, dia akan perhatikan cara mengurus konflik, cara perbincangan, body language. Kan? Lepas sekalian. So, hasil daripada kajian dia kata ada 69% perkara dalam rumah tangga adalah perkara ataupun konflik ataupun isu yang tak dapat diselesaikan. Okey. Dia sebut ada 69% isu dalam rumah tangga ni adalah isu yang tak dapat diselesaikan. Yang tak dapat diubah. Okey.
So saya kata, banyaknya. Bila saya baca, betul lah. Sebab kadang-kadang ada memang ada masalah yang tak dapat diselesaikan. Ada isu konflik yang tak dapat diselesaikan. Tapi apa yang boleh kita buat, kita hanya boleh adapt dan terima itulah dia. Termasuk perbezaan. Termasuk perbezaan apa? Perbezaan personality. Kan? Perbezaan personality. Contoh, kita suka bercakap, pasangan kita ni tak suka bercakap, memang suka diam. Kan? So, perbezaan yang jelas macam ni, apa yang kita nak? Expectation kita, bila kita pergi ke kaunseling rumah tangga, kita masuk kursus, kita nak dia bercakap macam kita. Kan? Pasangan kita pula, okay? Pasangan kita pula, dia nak kita ni diam macam dia. So, macam mana nak selesai? Kan? So, ada perkara yang memang kita tak boleh selesaikan dan kita hanya boleh accept that's the fact. Itulah dia. Pasangan kita memang orang pendiam. Jadi jangan expectation kita untuk ubah dia supaya jadi bercakap, tak boleh. Dan dia pun kena ada expectation yang sama. Maksudnya ni kena realistic expectation dia. Dia tak boleh anggap kita ni mesti diam macam ni, tak boleh. So akhirnya kita kena faham dan terima lah. Nah, menerima seadanya. Cuma prinsip menerima seadanya adalah pada perkara-perkara yang tidak boleh diubah. Kalau perkara tu boleh diubah, itu cerita lain lah. Sebab itu dia sebut 69% ni salah satu perkara ni adalah berkaitan dengan perbezaan personality. Kan? Kita kena terima siapa pasangan kita, kan. Ha. Tapi kalau contoh, maaf saya sebut, kali dia isap rokok, kan, kita terpaksa terima seadanya. Tak, itu cerita lain. Yang kita sebut ni adalah tentang personality. Okey. Jadi ada perkara-perkara tak dapat diselesaikan. Sebab itu pada saya bila bab-bab macam ni, tuan-tuan sekalian, memang dia jadi masalah bila kita nak ubah pasangan kita, tak boleh. Tapi memang kita tak boleh mengubah pasangan, tetapi kita cuma ada satu sudut yang positif, kita boleh sediakan ruang ataupun suasana yang membantu perubahan. Itu boleh buat. Kan? Kita tak ada ubah pasangan, tapi kita boleh sediakan ruang ataupun kita sediakan suasana yang membantu perubahan. Contoh. Katakanlah pasangan kita, suami kita tak semayang. Contoh, saya bagi contoh. Suami kita tak semayang. Kita takkan nak marah. Abang semayang, abang ni ingat tak masuk neraka? Waktu subuh pula tu kan pegang selimut. Abang tahu tak apa beza selimut tu dengan babi? Contoh kan. Kita boleh marah tapi dia tak berubah kan. Tapi kita tak boleh paksa dia. Cuma kita boleh sediakan suasana perubahan. Macam mana? Abang, baju saya dah gosok. Saya dah bentang. Kalau abang nak semayang, mainlah. Buat je. Sediakan suasana. Kan kita pula semayang pula dalam bilik. Dalam bilik tersebut lah. Kan dalam bilik. Jadi, nampak tak? Itu suasana membantu perubahan. Okey. So, tuan-tuan sekalian, sebab saya tengok ada yang komen kata terpaksa keluar sebab nak Jumaat. Jumaat awal di Sabah. Saya ingat cukup setakat tu. InsyaAllah. Boleh Puan Yana, Boleh tuan. Tuan nak rap dulu ke? Macam Ha, nak buat rumusan sikit dulu sebelum kita baik. tamatkan? Baik. So, tuan-tuan sekalian, untuk jadi baik ni, kita tak akan mampu menjadi baik hanya kerana disiplin kita. Hanya kerana tujuan kita jelas. Hanya kerana kita benar-benar nak jadi Charlie Moha. Terima kasih Ustaz Pali. Hanya semata-mata tekad kita, strategi kita takkan mampu. Sebab apa? Perubahan manusia dia mesti bergantung kepada pencipta manusia. Sebab itu tuan sekalian, bila kita nak buat jadi baik, kita nak jadi orang yang baik, kita nak cuba buat kerja secara yang terbaik, sepanjang kerja yang kita buat, dia mesti ada kebergantungan kita kepada pencipta. Sebab itu dalam Mak Saleh punya kajian sekarang, dulu kita cerita tentang IQ. Orang yang paling bijak ni akan berjaya. Kemudian dia tak pergi ke IQ dah, dia pergi kepada apa? Dia pergi kepada EQ, emotional quotient. Kan maksudnya emosi dia hebat. Tapi sebenarnya yang lebih hebat daripada itu apa dia? Adalah spiritual quotient. Orang yang bergantung pada Tuhan, orang yang buat kerja kerana Tuhan, dia akan buat kerja secara luar biasa, motivasinya biasa, energinya luar biasa, dia akan boleh buat benda yang luar biasa. So sama-sama kita buat kerja ikhlas kerana Tuhan, insya-Allah moga-moga Allah pandang segala kerja kita dan jadi kerja kita jadi ibadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Saya minta ampun terlebih kurang. Maaf terkasar bahasa lawak yang tidak menjadi, punchline yang tak kena. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya sudahi dengan billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Alhamdulillah. Terima kasih yang tak terhingga kepada Tuan Fazli Aziz atas perkongsian yang sangat bermotivasi dan bermanfaat sebentar tadi. Dan pastinya penghargaan juga kepada lebih 1,250 orang peserta dari Zoom dan Facebook yang bersama kita dari awal hingga akhir. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi ilmu dan pengajaran kepada kita semua. Kepada siapa yang belum mengisi kehadiran, boleh berbuat demikian terlebih dahulu dan slip kehadiran akan dipaparkan dalam portal IMG selepas anda menjawab survei penilaian. Bagi mereka yang ingin menonton semula atau berkongsi program ini, ia boleh diakses semula melalui YouTube Iftar Rasmi. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa semula pada 27 Februari 2026 dalam bulan Ramadan bersama Da'i Izhar Nazri dengan tajuk Kawalan Diri Bukan Sekadar Tahan Lapar. Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Fazli Aziz dan semua penonton yang bersama kami pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum.